kita nak kongsi lah tentang macam mana journey Master Azhari ni, okay, dalam sales dan juga orang cakap online marketing ni. So mungkin ada yang belum kenal lagi Master Azhari. Dan actually Master Azhari ni saya kenal dalam previous project saya dalam pada tahun 2023 tak silap saya, dalam projek laptop komputer. Lama dah. Lepas tu saya buat 11 few projek lain secara online dan jumpa balik Master Azhari. Dan long short story kita adalah dalam projek Kin pada ni. Okay, so Master Azhari boleh kenalkan diri dan mungkin dalam ni baru yang lain boleh nak kenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya tak ada apa pun nak cakap kat sini lah. Cuma apa nak kita nak buat sharing sesama kita lah supaya dia beri manfaat. Apa yang baik tu semua jadikan dia sebagai kebaikan kita bersama. Apa yang buruk tu jadikanlah sempadan lah kan. Saya sebenarnya bermula dalam online marketing ni pada sekitar tahun 2008, 2010 begitu lah kan. Masa tu kita tak ada Facebook lagi. Tapi kita gunakan digital marketing iaitu email marketing. Masa tu saya bermula dengan sebuah syarikat daripada US bernama Vema. Vema ni adalah satu syarikat MLM secara online. MLM secara online 100% yang melibatkan 134 buah negara. Tahun 2008 betul tak? Lebih kurang 8 lah. Oh, kira awal lah. Awal. Tapi masa tu tak ada sangat ni lah. Dia sebab dia lebih kepada email marketing dia. Email marketing. Email marketing. Okay. Dia belum ada WhatsApp lagi semua kan? Belum ada lagi semua email marketing. So memang copywriting ni semua memang pecah kepala lah. Yalah, faham. Kena buat sendiri semua kan. Tapi bisnes ni ada naik turun dan sebagainya terus. Dan saya pernah buka saya punya bisnes sendiri. Saya pernah buka spa dan spa saya sendiri, di mana saya tak pandai urut orang, saya tak pandai buat kecantikan lah, tapi saya buka spa tu saya upah pekerja, dan tujuan saya tu sebab saya nak jual produk kecantikan. Jadi bila kita nak jual produk kecantikan, kita kena ada spa sendiri kan. Macam itulah. So at the end saya balik ke Pulau Pinang. Sekarang saya berada di Pulau Pinang kan. Dan sekarang kita buat bisnes ni lah, bisnes skin. Okay tuan. Lain lah. Okay, so sebelum tuan masuk dekat bisnes skin ni, kita panggil kategori rent to own lah, rent to own products. Tuan ada pengalaman tak dalam company rent to own sebelum ni? So mungkin yang lain tahu juga. Sebenarnya untuk rent to own ni, saya terlibat first kali company adalah Yansi itulah, Yansi. Tapi saya bukan ejen. Okay. Di Kowe saya adalah konsultan untuk online mereka, di mana kerja saya adalah guide mereka macam mana nak dapatkan leads, iaitu dalam tahun 2017 kan. So tapi saya tak join sebagai ejen. Saya tak join sebagai ejen disebabkan oleh saya melihat agak complicated lah bisnes masa tu lah Kowe tu kan. Mungkin baru, saya pun tak berminat, tapi saya ajar untuk selama 2 tahun tu saya ajar macam mana nak dapatkan leads dan sebagainya lah. Kemudian dalam tahun lepas saya join Movon kan. Movon Movon. Lepas tu saya jumpa dengan Coach Wadi kita, dan kita join untuk buat Kin lah. Alright. Dan saya rasakan ni pengalaman saya yang tengok benda ni lah. So far Kin ni antara banyak R2O, dia adalah yang paling mudah lah, paling mudah untuk kita buat. Bila kita cakap mudah tu bukan bermaksud hari ni buat besok kaya. Kita kata mudah tu bukanlah kata hari ni buat besok kaya ataupun hari ni buat minggu depan kaya, tak adalah. Bermaksudnya ialah dia lebih mudah prosesnya, convincing dia, sebab Kin ni dah ada nama, dah 62 tahun. Lepas tu produk dia pun agak reliable dalam market dah lama, berbanding dengan R2O lain. Dan lagi satu, profile approval dia, scoring sheet dia dari segi sitos kan, saya nampak rendah lah. Saya tak ada data dia, tapi saya tengok based pada pengalaman dia agak rendah. Sebab dia punya sitos punya profile ni, sebab kita bagi kadang-kadang kita customer kita ni ada masalah pun boleh lepas. Di situ kita nampak lah, sitos dia ni agak rendah lah, dia tak terlalu tinggi sangat. Macam LG ke mana dia agak tinggi lah sikit saya tengok kan. Dan dokumen dia pun agak simple, tak complicated sangat lah. Jadi kalau orang tu tak bekerja pun ada cara dia. Jadi dia ada income. Dia jangan orang tak ada income tu dah. Kalau kita tanya customer kita, cik ada sumber income tak? Dia kata ada. Dia ada macam mana? Walaupun dia tak ada bank, tak ada mana, kita insyaAllah kita boleh work out. Janji dia ada. Kalau dia kata saya tak ada sumber income, saya makan tidur je, habis lah. Tak ada cara lah. Tu saya tengok Kini sangat okey lah, kita boleh work out lah. Okay, macam contoh sebelum ni master dekat Movon kan, dari segi macam kita sebab sekarang ni kita ejen pun makin ramai, kita macam peluang-peluang bisnes ni banyak, dan RTO ni pun industri ni semakin berkembang, dan ejen pun makin pandai, kita sebagai customer pun makin pandai. So pada pandangan Master Azhari lah, sebagai point of view pada ejen sebab Master ada pengalaman dalam Movon dengan juga Kin, so mungkin boleh kongsikan apa dia punya pro and con sebagai ejen lah. Okay. Dari antara company ni. Dia setiap tempat ni dia ada kebaikan dan keburukan lah. Nama je, kalau kata nama manusia ni, nama dunia ni mesti ada buruk baik lah kan. Masa mana ada baik je kan.
Tapi bukanlah kita nak kata buruk tu macam mana, kita mana kekurangan lah, kita kata kan kekurangan dia. Dekat Kim pun ada kekurangan dia, dekat sana pun ada kekurangannya. Jadi apa yang terbaik ialah kita nilaikan untuk diri kita yang mana yang kita boleh move on lah. Cuma yang saya tengok dari point of view saya, sebab saya orang IT, saya tengok dari sisi sistem lah. Sistem move on agak complicated sikit. Dan dia memerlukan ejen tu untuk latihan yang agak lama jugalah untuk mahir nak pakai. Kalau tengok sistem dia pun banyak je button. Banyak je button. Okay, faham. Lepas tu Maksudnya dia kurang friendly user lah, bahasa dia mudah. tak over friendly. Kalau Okay. kini memang straightforward gila, satu hari tak apa pun setengah jam je, kejap je dah faham dah. Okay. So dia tu lah, saya tengok itu sebab saya orang IT, saya tengok benda tu dulu lah kan. Yalah. Mungkin orang lain tengok benda lain kan. Situlah. Dan dari kita punya sistem ni agak simple dan straightforward lah kita kini. Sebab tu saya agak suka dengan sistem kita lah kan. Dia dan sistem dia ni macam kadang-kadang sana approval EKYC tu pun kadang problem, tak approve, bukan tak approve, dia ada bugs. EKYC tu, dia ada sistem EKYC. Macam kita pun sebenarnya ada EKYC tapi kita tak nampak sebab bila kita submit IC kita tu kan, dia ada proses EKYC kat belakang tu. Sebab tu dia kadang-kadang ada auto approve, kadang-kadang ada manual approve kan. Itu proses EKYC lah, tapi kita boleh nampak jelas kat situ. Kalau kat move on ni tak nampak. Dia leceh sikit. Okay, faham. Dia tak tahulah, mungkin dia orang pakai EKYC sebab EKYC operator ni banyak kat Malaysia kan. Satu submission IC tu dia charge RM3-4, itu company tanggung lah. Okay. Itu dari segi kacamata sebagai seorang IT lah kan. Kalau dari macam segi IT lah kan, USP produk macam mana? USP produk kita definitely lah, sebab move on ni produk baru kan. Okay. Produk move on So mungkin ada kekuatan juga yang dia akan highlight dekat move on, betul tak? dia akan highlight dekat kecanggihan produk dia lah. Dia macam ada macam apa, ada ke handphone, dia connection ke handphone, Wi-Fi, IoT. Wi-Fi. Jadi contohnya aircon dia boleh control daripada iPhone, mesin basuh dia boleh control daripada phone. Macam kita lah, Kin tak ada sebab kita memang very straightforward lah, betul. Produk-produk Kin memang so far saya tengok dia memang untuk memudahkan semua orang guna. Senang cerita dia tak ada teknologi yang kena sambung ke apa kan. Dia straightforward. Teknologi ni kadang-kadang bila letakkan masuk teknologi dia tu akan menyebabkan mesin tu cepat rosak kan. Sebab dia fragile kan benda-benda tu kan. So jadi macam dekat Kin ni, bila kita dah start buat iklan semua, kita dah start buat content dan kita dah start buat closing ni, ramai yang nak struggle tau bila diorang nak closing online ni, terutamanya yang baru-baru nak start ni. So pada pendapat Master Azhari, apa sebenarnya kalau orang-orang yang baru ni baru nak start, punca utama kenapa diorang susah nak close? Punca yang paling common lah, sebab Master dah ada dua platform, Master macam Master dah jumpa dah. Okay, ni punca kenapa kalau orang baru dia tak boleh close ni? Betul lah. Okay, bab closing ni sebenarnya dia very subjektif lah. Subjektif ni bermaksud banyak bergantung kepada diri kita. Macam mana coach, kalau katalah macam kes kita ni, kita punya ketua pasukan, coach Wadi kita. Macam mana coach bagi scripting ke apa ke, tapi kalau kita pertama kita tak menjiwai produk ni, memang susah untuk kita close. Pertama sekali kita macam ni lah, contohlah saya bagi tahu, kita nak jual aircon, tapi kalau kita sendiri rasa aircon kita mahal, macam mana kita nak jual aircon tu? Itu satu contoh. Ini benda ni berlaku kepada saya sendiri. Saya bukan cakap pasal orang, saya cakap pada saya. Masa saya mula-mula masuk Kin, even kat Move On pun sama juga, saya tak jual aircon sebab saya rasa aircon dia mahal. Saya tak jual kan. Jadi kita sendiri, jadi kat Kin pun saya rasa macam tapi bila saya duduk tengok balik RTO dia, tengok balik dia punya cost apa tu, saya bincang dengan Coach Wadi, baru saya nampak bahawa sebenarnya sangat worth it untuk kita ambil RTO dalam jangka masa panjang. Sebab tu aircon dia tak ada 2 tahun, dia tak ada 3 tahun, sebab dia tak worth it dalam 2 tahun 3 tahun kan. Bila you buat RTO, dia must be at least 5 years kan. Macam penapis air Kowe lah, saya sebut ni Kowe kan. Kowe go for 7 years, even 9 years pun ada kena bau ni kan. So kenapa dia pergi macam tu? Memanglah sebab R2O ni dia kena faham, dia akan combine sekali dengan insurans dia, warranty. Meaning bila you pakai produk tu, you have a free of mind. You tak payah fikir nak rosak dia macam mana, nak ni apa semua macam yang tu kena letak. Tapi kalau kita letak apple to apple, contoh aku beli cash 2,800 2.0 ni, contohlah tapi kalau aku ambil ni harga dia total 6,000. Wow, dekat 1 kali ganda lebih. Dan bila customer tu kata kat kita pun jam. Betul juga kan kita kata kat customer kan? Betul juga kan? Kita pun nak setuju dengan customer. Jadi kita punya perception aircon kita mahal. Jadi macam mana kita nak buat closing kalau kita rasa aircon kita mahal? Faham tak? So kita kena study dulu produk tu. Kenapa dia macam tu? Sebenarnya dari segi konteks R2O, dia adalah yang bagi saya lah, saya tak suruh orang ikut saya, tapi bagi saya bila saya tengok R2O dia compare dengan R2O lain, Kin adalah yang paling murah dan berbaloi. Sebab pertama kita ada insurans, orang lain tak ada. Itulah, orang lain ada warranty je. Okay? Jadi dari segi tu kita nampak bahawa apabila orang tu membeli aircon kita Kin ni, orang tu sangat beruntung. Sebab dalam masa 5 tahun dia tak payah fikir ada masalah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah ada aircon lah kan, pernah pakai aircon, insyaAllah semua ada kan. Tuan-tuan beli satu aircon, tuan-tuan pakai aircon yang beli cash tu, tengok berapa banyak yang tuan-tuan keluarkan duit. Kejap-kejap masukkan top up gas, kejap-kejap rosak, kejap-kejap kederi. Memanglah tak nampak kan, tapi kalau tuan-tuan kumpulkan dalam 3 tahun, 4 tahun tu sebenarnya amount yang tuan-tuan keluarkan tu lebih banyak. Kan? Betul. Dan lagi satu yang paling bestnya ialah Atu ni. Contohlah, katalah tuan-tuan ada duit 3,000 ataupun 2,800 nak beli aircon sekelepuk. Kan? Bagi saya lah, saya dalam keadaan ekonomi yang macam ni, lebih baik saya beli R2O sebab saya hanya keluarkan RM125 sebulan. RM125 sebulan.
Yang lebih tu saya boleh simpan. Contohlah saya kata saya pernah advise dekat saya punya apa nama customer ni, saya kata, cik, kalau cik keluarkan ni baik, cik simpan untuk beli emas lagi bagus. Saya cakap aku tu kat dia. Sebab saya memang jual emas, tapi saya bukan saya niat dia suruh dia beli emas dengan saya, tapi saya niat saya tu nak bagi educate lah kat mana kita mampu. Bukan kita dah tunjuk kita terror, tapi kita nak bagi dia satu persepsi supaya dia nampak. Contoh, jadi katakanlah dia ada 2,800, so 135 dia keluarkan untuk bulan ni, dia beli emas, bulan depan emas naik harga lagi apa semua. Sebenarnya kalau dia pandai main emas tu, duit emas tu sebenarnya dia boleh gunakan untuk bayar aircon. Ya, faham. Sebab 1 gram emas harga sekarang berapa? 600 ke 700 kan? Betul. 2000 lebih tu dia dah beli berapa gram emas dah. Kan? Dia faham. Dia actually bila kita tak ada duit, kita kena pandai ruling duit tu. Tapi kalau kita gunakan terus cash, kita beli, habis lah. Itu je lah kita ada. Dapat sejak aircon. Lepas tu, kita tak ada duit lah nak ruling. Kan? So, that is good important thing. Saya tahu kadang-kadang manusia, dia especially masyarakat Melayu lah, especially sebab saya tekankan ni memang mentaliti ni dalam kalangan kita. Dia tak suka berhutang. Kan? Sebut pasal berhutang, kita kena tekankan bahawa R2O ni adalah syariah compliance. R2O KIM kita ni syariah compliance. Walaupun kita tak ada panel syariah, tapi R2O kita ni tak ada interest. Yang tak syariah compliance ni ada interest kan? Kita tak ada interest. Zero interest. Kalau orang tu lewat bayar sekalipun, dia bayar yang mana dia tertunggak sahaja. Dan dia tak bayar sahaja. Dia tak ada charge lebih-lebih, charge extra ke, charge apa, tak ada. So, bila dia beli barang tu, dia dah akad barang tu dengan nilai harga barang tu. Dalam sistem kita ada tuliskan berapa bulan, 60 bulan, darab, kalau tengok kan. Bermaksud kita dah akad dengan nilai harga barang tu. Bila kita dah akad dengan nilai harga barang tu, kita hanya bayar harga barang tu je. Tak lebih, tak kurang. Betul. Itu point of view tu menarik ya. Dia kita tak selalu tekankan benda tu. Walaupun kita selalu compare kredit dengan apa kita panggil debit lah kan. Tapi kadang-kadang orang kita ni pemahaman, maksudnya penggunaan bahasa tu orang susah dekat. Tapi bila master cakap dengan saya, baru pun saya nampak point of view dia adalah kita tekankan kepada pembayaran tu patuh syariah. Maksud jadi patuh syariah lagi senang orang faham daripada patuh syariah. Sebab patuh syariah. Kita boleh kalau orang tanya kau apa panel mana pula, bukan masalah panel, masalah benda tu. Masalah cara pembayaran lah. Cara pembayaran tu tak payah panel, budak sekolah rendah pun tahu. Kan? Okay, faham. Cuma dia kata kalau patuh syariah kenapa mahal? Mungkin soalan tu keluar. Sebab ada kita bukan jual barang, kena faham. Kita kat sini kita bukan jual aircon, kita jual barang dan servis. Faham tak? Masuk insurans, maintenance sekali. Katalah 2,000 ni, 2,500 ni aircon, 1,000 lebih ni insurans, 1,000 lebih ni warranty. Combine, jadilah 6,000. Dan 6,000 ni dipecah kepada 60 bulan. Contohlah kan. That's why kita dapat free of mind. Tu dia punya kaedah. Dia bukan harga tinggi tu sebab interest kita kenakan. Faham tak? Macam kalau yang dikatakan yang non-syariah ni, apabila dia akan nilai 2,500. Tetapi at the end dia bayar 6,000. Yang tu tak boleh. Kan? Sebab dia bukan syariah compliance, sebab dia ada interest. Sebab yang ni tak. Yang ni kita memang angkat harga tu dan kita bayar harga tu. Ya, betul. Jadi kita boleh compare apple to apple based on point of view ni adalah kita pergi beli kat kedai, loan dekat kedai, ada kredit. Dekat sini kita tak ada interest. Sorry. Kita tak ada interest. So bayar secara bulanan je. Bulanan dan kita bayar sekali dengan servis. Kena faham produk and service. Yang kita buat atuk ni adalah produk campur dengan servis. Servis ni bermaksud warranty, insurans apa, kena kilat, hilang, kena curi, semua kita cover. Kalau kita beli cash, kena curi, siapa nak cover? Kena kilat tepuk dahi lah. Kena kilat tepuk dahi. So benda ni betul tau. Saya dah ada share kat salah satu brand lah, brand pesaing kita. Aircon dia kena kilat tau. Jadi macam customer ni dia review dekat satu group community dekat Facebook. Saya tengok posting tu dapat 10,000 like tau. Memang viral lah. Aircon brand kompetitor kan. Disebabkan oleh isu kilat tu. Bot tu dia tak cover dengan insurans. Jadi bila dia deal dengan apa company semua and so on, barang tu pun macam model tu tak banyak, brand tu tak banyak keluarkan. Dia bukan ambil aircon daripada model yang sedia ada. Macam kita ambil daripada extern kan. So by right kita ada model-model yang boleh replace part-part dalam license. Tapi model yang dia keluarkan macam the only thing situlah. So nak keluarkan cost untuk PCB tu, jadi bila tak cover insurans, customer yang kena keluarkan. Dan harga dia akan jadi kalau kata aircon tu 2,000 mungkin half. Mungkin lah. Saya tak sure berapa. Tapi mungkin lah half untuk unit aircon tu. Jadi saya nampak macam benda ni yang make sense sebenarnya, insurans yang kita tak nampak. Dia macam kita insurans nyawa lah, kita tak ada apa-apa, kita tak pakai. Sure. Jadi kalau kata baru terjadi something, baru kita akan pakai. Dia fungsi dia sama lebih kurang. Sebab tu saya kata tadi tu, bila kita tahu maklumat-maklumat yang macam ni, baru kita rasa, bagusnya beli KIM. Bagusnya beli produk. Kita kena ada feeling tu. Bila kita ada feeling tu, baru feel kita tu sampai pada customer. Dia apa dalam hati kita ni, dia akan sampai pada customer. Contohlah, bila customer WhatsApp kita, kan? Kita rasa, menyampahlah customer. Contohlah tu, menyampah customer, aku tu sibuk. So menyampah tu akan sampai ke customer. Itu theory of emotion. Sebab tu kan, sebelum kita nak jawab customer, kita nak dapatkan semua, hati kita ni kena bersih dulu. Kan? Kita doakan customer tu baik, kan? Kita doakan baik-baik bagi dia. Kalau boleh malam-malam ni bangun tahajud tu doakan customer. Ya Allah, Tuhan aku tadi si Ibrahim ni kan WhatsApp minta lah close besok supaya dia dapat beri manfaat pada diri dia.
Kita berniaga, kita beri manfaat pada orang. Kena faham tu tuan-tuan. Kita jual aircon supaya orang sejuk, tak kepanasan, supaya anak boleh tidur malam. Kita kena faham dia tu. Kita berikan kat dia peti ais supaya dia boleh simpan masakan. Dia dimudahkan mak bapaknya, apa, ibu-ibu nak memasak semua. Kita, yalah memang kita nak duit. Of course, saya faham. Komisen tu memang lah kan. Kita mau target komisen kan. Tapi sebenarnya yang kita buat ini adalah memberi manfaat pada manusia. Itu kena ada dalam jiwa kita. Baru benda tu akan sampai kepada orang lain. Baru kita layan customer kita ni dengan penuh keceriaan. Maksudnya bukan sekadar transaction lah, bukan sekadar transaksi. Kita kena ada jiwa macam tu. Yalah, sebab saya pun dapat membayangkan lah kalau kata kita baru start, terutamanya baru start, kita belum sampai menjiwai tu. Mungkinlah kita dapat hands on SOP. Saya keluarkan script closing macam ni kat WhatsApp. Kita try buat. So kita belum menjiwai, kita tengah biasakan untuk buat. Tapi bila kita dah belajar daripada customer pertama, customer kedua, 3, 4, 5, baru kita faham, rupanya manusia ni kompleks. Tak ada benda yang one size fits all, tak ada yang satu size fit semua. Sebab tu mungkin yang ini mungkin mungkin ada dalam ni kita belum improve lagi benda-benda macam ni. Contohlah. Dan macam Master tekankan tadi, poin yang pertama paling penting, jawapan kepada soalan tadi, apa punca utama orang susah nak close? Sebab dia tak faham produk, betul tak? Dia tak faham dan dia tak feel the product. Jadi macam Master seller tu tak feel. Betul. Kita tak feel the product. Dan benda ni senang cerita perlukan proses, kita kena ada curious. Macam Master, dia dapat turning point lah cakap, kenapa orang cakap produk kita mahal? Sampailah Master duduk dengan saya, dia cakap, sebenarnya produk kita ni berbaloi. Jadi sampailah ada curiosity tu dan dia dapat jawapan, sebenarnya produk kita adalah baloi. Baru dia nampak yang nanya, produk kita ni bagus. Baru dekat situ feel the product tu baru sampai. Soalan seterusnya, dalam closing ni kan, contohnya, ramai yang pernah buat closing dan ramai juga yang tak close juga lah. Tak kisahlah produk aircon ke, peti sejuk ke dan lain-lain kan. So pada pandangan Master lah, apa kita punya kesilapan yang mungkin Master juga pernah buat dulu, tapi kita dah cuba improve? Dia, sebelum tu saya jawab sikit lah. Ada soalan tadi, chat WhatsApp kena letak emoji juga ke? Emoji ni memainkan peranan penting untuk menggambarkan perasaan. So simpanlah emoji-emoji yang baik-baik tu kan. Emoji-emoji yang macam terima kasih, subhanallah, apa semua tu, emoji tu penting. Tapi jangan terlalu banyak emoji sangat. Kena balance lah. Kena balance lah, faham. Kena balance. Pasal berkenaan dengan kesilapan yang kita selalu buat. Kita selalu buat sedar kan? Kita tak sedar. Ialah pertama sekali ialah kita assuming dia macam ni tau. Sebenarnya apa sebenarnya objektif kita dalam bila kita buat sales? Kan? Kita kena faham satu objektif. Objektif kita ialah menyampaikan maklumat yang betul dan beri kefahaman yang betul kepada customer. Customer nak beli tak beli tu dia punya hal. Sebab kita bagi value lah maksudnya. Kita bagi value, betul. Kita bagi value kat dia. Kita kena terangkan dia produk sampai dia kata, ya, saya faham produk ni, saya faham. Saya dapat rasa dah produk ni. Tapi saya tak ada duit nak beli. Tak ada masalah tuan-tuan. Sebab semua orang tak ada. Ada orang ada bajet, ada orang tak ada bajet. Sebab bajet ni bukan kita punya kontrol, betul tak? Katakanlah bajet dia 125, tapi dia rasa, bajet dia sampai 100. Dan kita dah cuba, dah tak dapat kan dia bajet dia tu. Jadi dia tak nak beli sebab tak ada bajet. Tak ada masalah. Tapi yang penting ialah dia dapat maklumat yang tepat, dia dapat feel yang betul. Faham? Dia isu dia ialah, jangan dia tak beli disebabkan oleh maklumat yang salah dan feel yang tak betul. Contoh macam saya kata tadi, dia rasa aircon kita mahal, sebab tu dia tak beli. Dia mampu bayar tu sebulan tu, tapi dia tak beli sebab dia rasa mahal. Sebab apa dia rasa mahal? Sebab kita tak terangkan kat dia warranty tu macam mana, kita tak terangkan kat dia apa insurans tu macam mana, apa beza dua benda tu. Lepas tu kita tak terang kat dia 12 bulan sekali orang akan datang rumah untuk buat deep cleaning. Deep cleaning ni apa yang dia akan buat deep cleaning ni, apa yang dia akan cuci. Kan? So bila dia tak dapat benda tu, dia akan merasakan dia tak worth it untuk bayar benda tu. So dia tak akan beli. Itu faham tak? Jadi itu kesilapan yang saya pun buat dulu dan kita sama-sama betulkan. Maksudnya untuk memudahkan apa yang saya faham, mungkin yang lain pun boleh tambah lagi. Apa poin yang saya faham adalah, bila kita customer tu datang dekat kita melalui WhatsApp ni, misi kita adalah kita kena tinggalkan dia lebih better daripada kita jumpa dia, betul tak? Ya. Maksudnya bila dia jumpa, dia akan datang dengan concern selalunya dia nak tahu harga. Berapa harga? Apa macam mana bayar? Macam mana nak order? Jadi kita sebaiknya kita sebelum dia mungkin tak beli dengan kita macam Master cakap kan, mungkin dia akan fikir dulu, mungkin dia akan survey dulu, ataupun mungkin dia akan buat keputusan beli terus. Maksudnya kita tinggalkan dia tu lebih better daripada kita jumpa dia. Sebelum ni tak tahu pasal RTO. Jadi betul lah, kita dia tahu. Bila dia tinggalkan kita dengan fahaman dia betul, tapi dia tak ada duit. Dia nak tapi dia tak ada duit. Tak ada masalah bila dia mungkinlah lepas 3-4 bulan dia tiba-tiba dapat naik gaji ke, ataupun tiba-tiba dapat tanah ke, contohlah kita kan. Dia kena tak balik jumpa kita sebab dia akan ingat, aku nak produk ni, bagus produk ni, tapi aku tak ada duit. Itu je. Lepas tu dia akan datang balik kat kita, saya dah ada duit lah, saya mampu untuk bayar. Faham tak? Lepas tu saya kata sebenarnya matlamat kita pada customer ialah memberi kefahaman yang betul. Baru concern about pricing. Kan? Macam juga produk mesin basuh dengan peti ais. Cuma mesin basuh dengan peti ais ni dia tak ada challenging sangat seperti mana aircon. Sebab kita ada cash price, kita ada RTO price, dan RTO price dengan cash price pun dia tak lari jauh. Orang tanya, kenapa saya beli cash murah 1,000 daripada saya beli RTO? Of course lah, RTO dia warranty lagi panjang. Kan? Kau beli cash, kau dapat 2 tahun warranty. Kau beli RTO, kau dapat 5 tahun warranty. 3 tahun ekstra tau. Kan? 3 tahun ekstra. Dekat luar pun kena bayar untuk extra warranty. Sorry tu saya sebut macam Kowe kan, Kowe. Warranty 1 tahun, kos dia 700.
Ya betul, plus minus, plus minus. Plus minus lah 700. Itu bermaksud 3 tahun lebih kurang 7 kali 2,100. Memang betul lah apa yang company kita letak. Beza dalam 1,000 Hmm. kan. Tu saya kata tu. Sebab dia harga tunai you all dapat 2 tahun je warranty. Apa maksud warranty? Dan kita kena faham apa maksud warranty. Warranty dekat sini ialah bukan hantar ke kedai tau. Warranty di sini ialah rosak default disebabkan oleh manufacturing defect lah. Disebabkan oleh manufacturing defect. Kita call CS akan hantar orang datang untuk check. Bukan kita angkat mesin atau atas lori hantar ke kedai tau. Yalah. Technician akan datang dulu. Dia akan datang ke rumah kita. So jadi benda ni sangat orang kata bukan nak kata rare, nak kata rare tu tak lah. Tapi kalau kita beli kat kedai akok dekat rumah kita tak dapat ni. Itu je lah kan. Itu je saya kata kan. Sebab itu kita kena faham. Kan? Kalau kita faham benda-benda lagu ni. Sebab tu kita kata penjual, seller, you must understand the product first. Baru insyaAllah kita boleh jual dengan betul. Kalau kita tak boleh menjual dengan betul, bermaksud kita belum faham produk ni, kita hanya copy paste. Copyright apa yang Coach Badi mungkin bagi, copy paste. Lepas tu customer tak ada beli. Sebab apa? Kita copy pun kita tak faham apa. Tak salah nak copy paste, tak salah. Saya tak kata salah copy paste, tak salah. Tapi dengan syarat kita faham. Ya, maksudnya dia back to apa yang saya bagi adalah satu panduan. Tapi bila kita dapat pada kita sebagai manusia normal, kita tukar ke dalam bahasa komunikasi yang lebih mudah. Natural communication. So kalau mungkin saya bagi panjang maklumat tu supaya ayat tu lengkap dan maklumat tu lengkap. Jadi mungkin sampai kepada kita olah jadi lebih pendek, lebih mudah sebab kita dah faham point tu. Betul tak? Dia memang macam tu lah. Dia memang macam tu. Kalau tak kita akan hilang dia punya ni lah. Dia apa nama? Value dia tu kan. Dia macam kita ada value. Kalau ikut pengalaman master kan, maksudnya adakah flow script yang apa yang kita dah sediakan semua kan dengan ada Gemini apa semua kan? Adakah flow script yang kita, master yang setiap hari ada prospek WhatsApp, ada prospek nak aircon, nak beli peti sejuk. Adakah setiap customer ni, contoh dia nak beli aircon, adakah skrip dia semua sama? Dia macam ni, bila kita dah buat banyak dan kita dapat skrip yang bagus yang boleh closing, kita boleh gunakan skrip tu untuk sebagai guide lah. Tapi peringkat awal ni kita boleh follow apa yang Coach Badi dah buat dalam Gemini ke dalam apa, kita follow yang tu dulu. Okey, daripada tu kita boleh edit lah. Oh, aku tengok macam ni tak ngam, ubah sikit sampai kita dapat flow yang betul-betul ngam dengan kita. Tak ada masalah. Kan? Flow ni dia boleh flow ni untuk faham point. Tapi bila kita buat adalah jadi orang cakap ada yang bahagian manual. Kerap. Memang saya pun 3-4 kali saya ubah saya punya template. Ubah sampai saya dapat. Kadang-kadang kita try lah 5 kita try kat 20 orang. Macam tak best lah. Kena ubah sikit lah, tambah sikit ke, kurangkan sikit ke ayat kita ke, macam tu lah. Faham. Dia punya maksudnya tak ada satu ayat yang fit untuk semua customer, betul? Dia tak ada satu yang fit. Kita boleh try and error and then cuma jadikan bagusnya tim kita sekali kita ada dah skrip sebagai guideline kita daripada Coach Wadi. Memang dah ada skrip tu, kita boleh jadikan skrip tu sebagai permulaan. Katakan kita tak ada idea ni, baru masuk, tak ada idea, blank. Jadi kita follow je lah. Bila kita follow tu, bila kita buat 3-4 customer, kita nampak lah trend dia. Oh macam ni kan. Kita adjust lah. Adjust. Sebab apa? Skrip yang kita bagi ni kadang-kadang adalah skrip general. Jadi terpulang kepada individu untuk memperhalusi dia. Itu kreativiti masing-masing lah. Kan? Tapi dia mesti ada step funnel dia. Contoh ni saya nak terangkan lah. Contohnya macam kita, Coach Badi buat, macam kita dan sekali buat. Dalam untuk kita jual aircon, kita takkan terangkan harga pada peringkat awal. Okey, betul-betul. Apa yang kita buat ialah kita terangkan R2O dia dulu. Terangkan kita ini bukan, kita tak jual cash. Kenapa kita tak jual cash? Sebab kita nak beri value yang lebih daripada value yang diberikan oleh cash. Kita buatlah. Okey, Coach Wadi dah buat dah perbandingan antara cash dengan value. Kita gunakan diagram tu. Dia cek kena faham ni perbandingan dengan cash dan value. Tekankan dia dulu, tengah dia tu. Barulah sekali kita bagi harga. Sebab apa? Bila kita bagi harga terus, dia akan nampak mahal. Bila dia masuk kat sini mahal, dia terus block dia punya mind. Aircon ni mahal. Lepas tu kau terang apa pun dia takkan masuk dah. Dia panggil mental block. Okay. Dia jangan dia capture benda awal. Sebab tu bila kita ni psikologi manusia. Psikologi manusia bila kita nak tackle orang tu kan, kalau kita belajar macam mana ni kan, kita jangan bagi dia satu perception negatif kat kita dulu. Once dia dah letak perception negatif kat kita, once kita nak block tu, habis. Dia tak akan dengar yang kemudian. Sebab tu orang kata, macam katalah jangan jumpa mak mentua orang kata kan, perception awal tu kena betul tu. Cerita baik-baik dulu. Cerita baik-baik tu. Aku boleh closing kan. Dia sebab tu dalam kes R2O kita ni kita tahu kalau kita bagi harga memang selamat hari raya lah. Confirm selamat hari. Contohlah orang ada kes yang dia kata saya nak tahu semua harga. Banyak customer saya nak dia tanya okay, maksudnya dia masuk dia nak tahu semua harga ikut semua HP dia nak lah. tahu semua harga produk. Dia tahu semua harga produk. Dia macam ni tau, customer ni kalau dia nak tahu semua tu bermaksud dia tak minat nak beli semua. Dia betul-betul nak shopping lah ni. Dia betul-betul nak shopping. Orang nak shopping ni kita kena layan cara dia nak shopping lah. Jangan layan sangat. Kan? Kalau dia tak ada sebab tu saya akan tanya, kalau macam saya akan tanya dulu nak apa, nak aircon. Nak aircon nak berapa horsepower. Kalau dia beli bagi horsepower baru saya akan bagi tahu harga, baru akan saya bagi tahu benefit dia semua. Sebab selagi mana dia tak decide benda apa yang dia nak, bermaksud dia tak ada benda yang dia nak. Faham tak maksud saya? Selagi dia tak decide benda apa yang dia nak, sebenarnya dia tak ada benda yang dia nak. Bila dia tak ada minat lah, dia tak ada minat sebenarnya. Dia cuma macam aku nak tahu harga je. Nak tahu harga, faham. So orang nak tahu harga ni cara kita layan pun macam nak tahu harga lah. Bukanlah kata kita layan
Macam alah tak apalah tak, tapi kita berikan ada Maksudnya okey kita kena dapatkan juga berapa apa sebenarnya dia nak kan. Kita tak sebut, kalau maksudnya boleh kalau cuba lah. contoh dia bagi semua, dia minta Ah, harga semua, kita tanya balik dekat dia berapa HP sebenarnya dia nak. Dia nak ada mungkin nak kes pasang dekat mana kan. customer tu kita tanya kawasan dia tak nak jawab. Saya pun tak tahu kenapa Okey. kan. Biasalah. Cik, boleh tahu sebelum saya bagikan harga, boleh tahu tak kawasan? Dia tak nak jawab. Saya dah tahu harga HP. Ya, saya tahu. Saya boleh bagi harga HP. Tapi saya takut nanti kawasan cik tak cover dengan free delivery kami. Boleh tak saya tahu bagi tahu kawasan? Kan? Sebab apa kita kena tahu kawasan, tuan-tuan? Penting kita tahu kawasan sebab takut nanti kita sembang kat dia 2 hari 2 malam. Lepas tu dia bagi tahu kawasan dekat Sarawak mana memang tak cover. Penat je. Ya, betul. Ada kawasan yang memang kita tak cover Ah, lah sebab aircon ni penat dia kita tak cover kan. pemasangan dia panjang cerita, bukan macam Panjang cerita. kita ambil peti sejuk letak je kan. Jadi sebelum kita buang masa, kalau dia tak cover, kita kata tak apa cik tak cover. Nanti kalau cik pindah rumah di kawasan yang tertentu, bagi tahu saya. Ada pula idea, tak apa cik hantar ke sini rumah mak saya, nanti saya pindahkan ke dalam. Saya kata cik, masa pindah cik kena bagi tahu HQ. Kalau tak dia tak cover, Dia tak apa. akan void warranty. Dia akan buat Betul, dia akan void warranty. benda-benda lagu ni lah. Kadang-kadang Yalah. itulah, kadang-kadang kita desperate, kita Faham. dia bahaya lah. Dia maksudnya berbalik kepada macam saya tekankan tadi, kepada manusia ni dia kompleks dan macam-macam kenal lah customer ni kan. Betul. Okay. Faham. So kalau ada soalan yang sebenarnya ni soalan daripada saya lah. Okay, kalau contohlah kita dapat WhatsApp daripada customer yang mungkin ghosting. Ini memang paling common lah dalam online marketing. Customer kita dah chat, mungkin chat tu berhenti, ghosting. Kita follow up, dia blue tick. Follow up lagi, blue tick. So apa solution yang selalu master buat lah untuk prospek yang ghosting ni? Mungkin dari segi follow up ke dan lain-lain. Dia macam ni, ghosting ni biasalah, semua akan ada. Sebab ghosting ni kemungkinan dia ada beberapa banyak faktor. Sebab biasalah manusia berjuta-juta perangai. Dia ada yang keadaan ni kita tahu mungkin lepas dia hantar WhatsApp tu, tiba-tiba dia masuk hospital. Ada kes tu dulu kat Move On ada tau. Dia ghosting. Saya punya hantar, lepas 3 bulan baru kontak saya. Minta maaf cik, lepas saya hantar masuk waktu saya masuk hospital. Oh Allah. Saya baik jangan sangka buruk kat dia. Kan kita buat jangan sangka buruk kat orang. Kita tak tahu orang tu macam mana. So ada yang kes lepas tu mungkin bapak dia sakit ke, ataupun lepas dia hantar tu dia kena buang kerja ke, kita tak tahu, jadi dia give up. So kita anggap baiklah. Tapi okey, untuk cara yang terbaik sekali, selalunya pertama sekali untuk kes Kin ni, saya hanya akan buat follow up lebih kurang 2 atau 3 kali sahaja. Paling maksimum pun 3 kali. Maksudnya dalam 2-3 hari pertama lah? Bukan. Selalunya saya tak tentu jangka masa follow up tu, sebab kadang-kadang bila saya free saya akan buat follow up, tapi saya akan follow up tak lebih daripada 3 kali. Mungkin kali pertama, kali ketiga tu mungkin 1, tapi selalunya jarak 1 hari lebih. Follow up pertama dengan follow up kedua tu 1 hari lebih. Jadi contohnya kalau ikut hari 3 hari lah, tapi tak semestinya 3 hari. Kadang-kadang ada yang 2 hari baru saya buat follow up, depends pada masa kita lah. 3 hingga 5 hari lah maksudnya. Katakan. Jadi bila dia dah 3 kali saya tengok follow up dia tak jawab, saya akan asingkan lah, macam coach dah buat itu dekat label tu kan, kita akan letakkan dia tak berminat. Supaya kita punya label tu kemas. Supaya kita boleh tahu targeting kita. Penting labeling ni penting untuk kita apa ni kita panggil apa? Kita labelkan lah kita punya list kita tu kan, untuk kita buat follow up memang tu. Dan satu lagi teknik yang untuk mengejutkan dengan teknik promotion. Okey. Teknik promosi di mana kita boleh gunakan, ini bukan promosi daripada syarikat, kita sendiri kena keluarkan duit lah. Contohlah kita pergi tengok dekat Kin website, kita ada blender ke, kita ada blender ada, lepas tu apa saya tengok tu? Rice cooker ke, hair dryer. Kita offer ke orang. Okey, promotion untuk daripada 20 hari bulan sehingga 25 hari bulan. Kata kita buat promotion 5 hari. Siapa yang lock order, yang book order dan pasang, saya akan bagi satu rice cooker. Kita tak kata saya lah, kita kata Kin akan bagi satu rice cooker yang berharga banyak ni kan. Jadi bila orang tu dah book, bila orang tu dah pasang apa semua, kita minta lah 30 hari lah. Kita akan hantarlah kat dia rice cooker tu. Sebab dia senang je. Pengantaran untuk produk Kin dekat website tu free untuk Semenanjung Malaysia. Tapi kalau untuk Sabah Sarawak kena bayar 114 kot. Oh, maksudnya ini salah satu method yang master dah buat lah? Dah buat. Tapi saya tak offer pada semua. Saya hanya offer untuk orang yang ghosting, yang tak jawab-jawab dia ni, mamak ni. Saya dah try. Worst case lah. Maksudnya last chance. Try tengok macam mana okey lah. Kalau dia tak jawab, aku selamat dia aku. Dia macam peluang terakhir. Memiliki aircon, dapat free gift, rice cooker. Jangan offer kat semua. Kalau orang tu dah jawab elok apa semua, kita diam. Sebab kita offer kat dia tak ada masalah. Kita offer kat dia. Kan? Bukan salah kita bagi, sebab kita tak janji apa-apa. Dalam agama kita pun, kalau kita janji, kita kena bagilah. Kita janji kat dia sebab dia dah okey, cantik, dia terus auto punya approval. Okey lah, tak ada lah dia untuk free gift. Tapi jadi orang posting macam kita rasa ni macam nak dia ni, tapi masa tu saya akan hantarlah promotion ni. Faham. Kalau ada juga yang buat dia, ada yang wake up, ada dapat free ni, saya nak lah saya ni. Kalau nak cik kena cepat ni, sebab offer ni, sebab tu saya buat offer tu sekejap. Saya tak buat offer tu lama-lama. Saya buat dalam 5 hari kan. 5 hari 4 hari, sebab apa? Habis offer tu esok produk lain pula kita buat keluar. Apa susah? Tak berlambat produk Kin ada dalam website tu. Okay, so interested juga tu. Menarik juga. Boleh follow, siapa nak follow, bagi free gift kepada customer. Okay, lagi satu tadi Master dia tekankan tentang labels tau.
Jadi labels ni antara benda yang penting untuk yang baru, untuk yang belum pernah buat closing dekat sini. So labels ni antara features, ciri-ciri yang ada dekat WhatsApp Business. So kalau kita nak buat closing daripada iklan customer yang dapat daripada iklan-iklan ni, so kita prefer menggunakan WhatsApp Business. Macam Master sendiri gunakan WhatsApp Business ke ataupun WhatsApp biasa? WhatsApp Business. WhatsApp Business, okay. WhatsApp So biasa kita pun dah ada, verify tapi benda. dia punya list tu, dia punya label tu tak berapa efektif. Saya dah pakai tu. Saya cuba pakai lah. Tak berapa, tak berapa friendly lah. Dia business lagi friendly lah. Faham. Okay, so dia tak silap saya dulu dia panggil labels, baru saja dalam few months ni dia tukar kepada list. Dia tukar kepada list. So dia bahasa mudah macam ni lah. Kalau kita kerja dekat office, apa kegunaan labels ni, saya selalu cakap dekat team yang buat closing. Okay, ibaratnya macam kita susun file. Okay, susun file dekat rak ni. Okay, file ni adalah senarai customer yang berminat untuk peti sejuk. Okay, satu file. Senarai customer nombor telefon dia yang berminat untuk mesin basuh, satu file. Customer yang berminat untuk aircon, satu file. Ibaratnya macam kita susun dalam file lah, tapi dalam bentuk WhatsApp Business. So jadi benda ni akan mudahkan kita tau bila you guys nak buat follow up. Macam tadi Masa tekan nak buat follow up. So macam mana nak follow up tu, kita tengok dekat list tu, okay, ini senarai semua customer yang dalam kategori peti sejuk. So apa nak kena follow up? Senarai customer yang dalam aircon, apa yang kita boleh follow up? Okay, so jadi lagi satu saya nak tanya juga Master berkaitan dengan, okay, kita ada buat satu marketing message ataupun offer lah kepada customer selalunya hujung bulan. Dan saya yakin dalam ni pun ada perasaan yang saya buat, kita buat countdown tau. So sebelum habis hujung bulan, katalah hujung bulan Mei ni akan habis, start daripada 25 hari bulan, kita akan buat countdown. 5 hari lagi promosi RM1 akan habis. 4 hari lagi promosi RM1 akan habis, 3 hari, 2 hari, sehari. So jadi ada Master ada menggunakan tak benda tu? Macam dari segi kita bermain dengan offer tapi kita gunakan masa yang ringkas. Contohnya 48 jam offer akan habis. Sempena double date ni Saya nak ucapkan terima kasih lah pada Coach Wadi. Sebab itulah beruntungnya kita ada coach macam Coach Wadi. Sebab tu saya bekerjasama dengan Coach Wadi. Sebab dia ni orang yang rajin. Dia tak sebut SF buat kerja macam ni tau. Tuan-tuan ni beruntung sebagai saya bukan nak bodek ni. Saya tu tengah tak bodek pun tak dapat duit apa-apa pun lepas ni. Tapi Coach Wadi rajin. Dia buat apa semua untuk kita, untuk kita semua, untuk tim sekali kan. Benda-benda ni kadang-kadang nak buat dan ambil masa. Kena masa nak fikir kan. Tapi tiba-tiba Coach dah buat. Jadi apa salahnya, pakai je lah. Kan, macam saya pakai. Tiba-tiba saya try. Oh, berkesan. Ada 2-3 orang wake up. Daripada tidur wake up kan. Tu kan. Jadi dia sebenarnya macam kita kata lah ghosting tu, dia ada pelbagai teknik. Teknik macam kita lagi 2 hari, lagi 3 hari, atau teknik teknik promosi kan. Jadi benda-benda ni lah kita buat wake up call untuk orang. Kan orang tanya macam mana kita nak buat nak orang yang dah sejuk ni, macam mana kita nak panaskan dia balik, dengan promosi ni lah. Tapi kalau kita dah hantar promosi ni, dia tak wake up, hantar promotion pun dia tak wake up apa semua, kita labelkan dia tak minat. Tak apa, jangan takut tuan. Sebab apa? Lebih baik pada fokus pada fresh blood, orang baru, rather dan kita nak buat follow up orang yang dah lemau ni. Sebab orang yang lemah ni kita bukan sangka buruk dekat dia, tapi mungkin dia ada kemaslahatan yang dia tak berminat dengan kita, tak berminat ataupun tak menjawab WhatsApp kita, mungkin disebabkan oleh macam saya kata lah, mungkin masuk hospital lah. Macam baru ni pun ada satu kes, dia terus minta maaf, dia kata dia masuk hospital, dia kata dah dekat 3 hari ke 4 hari, dia kata minta maaf tak jawab WhatsApp. Macam tu kadang-kadang, sebab tu saya kata orang tak jawab WhatsApp kita, jangan kita sangka buruk, kita doakan dia baik-baik, sebab dia ada masalah dia tersendiri. Kadang-kadang kita fikir pecah kepala, kenapa orang tak jawab WhatsApp aku kan? Kita pecah kepala. Dia sebenarnya tak pecah kepala apa. Setiap orang ni ada masalah masing-masing. Betul tak tuan-tuan? Ada 10 orang kawan. Ada 10 orang kawan. Tuan-tuan tanya setiap orang ni, masalah dia mesti berbeza-beza. Kan ini kucing dia beranak tadi lah kat atas ni kan. Dia ni keluar tadi tersepak batu lah, tai kucing kat luar lah. Macam itulah. Tapi kucing kan, seorang kucing sayang, seorang nampak kucing, seorang macam ni kan. Jadi semua orang ada masalah berbeza. Jadi masalah-masalah ni menyebabkan dia ghosting kita, dia apa. So kita tak boleh sangka buruk lah, kita tak boleh kata dia tak berminat ke dia apa, cuma kita rasa bukan masa dia lagi, kita pun tak block dia, tak apa, kita letakkan dia, kita labelkan dia tak berminat untuk memudahkan kita fokus pada yang urgent, yang minat, yang urgent. Sebab tu penting lah kita buat label tu. Kan macam Coach Wadi dah ajar kan. Sebenarnya ilmu yang Coach Wadi ajar, ini saya nak terangkan sebab saya banyak join business lain kan sebelum ni apa semua. Antara ilmu labeling ni Coach Wadi ajar tu sebenarnya sangat bagus, sebab tempat lain tak ada ajar macam tu. Tempat lain dia masuk you all, masuk team, lepas tu dia kata, okay, kita nak buat bisnes, ini produk-produk dia. Aku pandai-pandai lah aku buat sendiri. Sebab tu tuan-tuan, so di bawah sekali sini, bagi saya lah, tuan-tuan ada peluang untuk buat bisnes. Satu lagi peluang untuk menambahkan keahlian dengan mudah. Sebab apa? Ilmu keahlian tu, tuan-tuan dan puan-puan tak perlu pecah kepala untuk keluarkan sendiri. Faham tak? Jadi tuan-tuan dah ada kita dah ada method kita dah ada AI kita dah ada skrip copywriting kita yang bagus. Jadi kalau kita ajak orang join team kita di bawah kita pun sangat mudah sebab benda tu semua dah ada. Kan? Itu kalau tapi dia kategori tak komplit saya tak. Dia ada tapi kategori banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi lah, belum komplit lah, betul-betul. Kita buat lah. Dan kita mungkin satu hari nanti saya dah pernah sembang dengan Coach Wadi sampai satu tahap kita akan buat AI yang akan jawab terus. Betul. Lepas kita dapat orang cakap apa benda yang proven lah, betul. Betul. Kita akan buat AI, lepas tu tuan-tuan tak payah jawab. Tuan-tuan buat closing je. Hanya apa dapat borang masuk dalam sistem, betul tak? Kita membayangkan benda tu lah. Saya membayangkan benda tu untuk memudahkan ejen ni. Tinggal dapat borang, okay, ni siapa punya? Kak D punya. Okay, hantar. Okay, ni customer Kak D, dia dah bagi borang dengan IC. Terus masuk dalam sistem. Benda tu boleh buat.
boleh buat, cuma mungkin dia punya effort nak buat tu belum sampai lagi. Belum Tapi saya sampai. percaya satu hari nanti kita akan sampai ke situ lah, insyaAllah. InsyaAllah Okay. bagilah dalam setahun dulu ke kan. InsyaAllah kita mulakan. Sebab apa? Pentingnya untuk kita memahami proses manual ni supaya besok kita nak melatih tim-tim kita ni kita faham. Faham? Kita faham. Sebab tuan-tuan semua ni akan di leader nanti kan. Tuan-tuan semua akan di leader pada ahli tuan-tuan sendiri. Jadi tuan-tuan faham proses manual dia tu. Ya? Kalau masuk terus semua auto, Ya, kita tak tahu takkan, kan proses. selalunya kita tak akan hargai bisnes tu. Pengalaman Ya, saya tak lah. hargai dia. Sebab semua, yelah kau masuk tak buat apa, kau nak appreciate apa kan bisnes ni, contoh lah. Itulah. That's why dia kena ada usaha sedikit. Kena ada usaha sikit untuk kita, mungkin kita akan struggle sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lepas tu baru kita tengok peluang ni, bila kita dah usaha, kita dah struggle, kita akan tengok perjalanan dia akan smooth. Cantik. Lagi satu saya nak share sikit lah. Kan? Saya nak share sikit. Coach, saya nak share lepas saya takut saya terlupa. Satu benda yang saya tengok dalam bisnes R2O ni ialah bisnes yang di mana tuan-tuan kalau ada anak-anak lelaki, anak-anak perempuan yang dah besar-besar boleh ajak sekali join. Buat bisnes sekali. Sebab bisnes R2O ni adalah satu bisnes yang mudah yang boleh buat duit. Katakan kita ada anak 3-4 orang ni, anak lelaki, anak perempuan dah besar-besar semua, umur 18 tahun ke atas, kan? Mungkin kerja biasa-biasa ataupun kerja, mungkin dia graduate universiti pun tapi tak dapat kerja lagi ke apa, ajak mereka join benda ni. Kan? Buat satu keluarga. Kau target 6 unit, aku target 7 unit. Jadi setiap orang tu akan ada income. Kan? Ada income yang besar. Kan? Benda ni saya ambil pengalaman daripada previous R2O dulu, move on dulu. Kan? Memang ada beberapa family yang build up gunakan bisnes yang macam ni. Satu family, satu company lah, company yang sama. Satu family tu kira dia punya satu peluang yang sama. Satu family tu semua satu company lah, move on lah. Ya. Lepas tu tapi dia semua duduk bawah mak dia, bawah tapi dia maksudnya dia bisnes ni yang bagus ni kita boleh share. Kalau mungkin kita masuk bisnes lain, kita mungkin tak boleh nak share kan sebab ada modal. Complicated dan ada semua modal semua kan. Macam R2O kita ni, terutama R2O ni dia simple, straightforward. Sangat-sangat straightforward. Sangat-sangat straightforward. Okay. So dia tak ada benda yang skill sangat lah yang kita nak kena belajar kan. Dia sangat straightforward lah. Okay, so yang mana ada soalan boleh tanya dekat chat tu. Mungkin ada soalan-soalan yang bermain dekat fikiran aku tentang closing, terutamanya tentang cara handle customer, okay, tentang mungkin mindset sebagai seorang closing ke. Okay, so kalau ada soalan boleh tanya. Apa berkaitan dengan kita main topik pada hari ni, closing. So untuk yang first time mungkin rasa macam kelas ni agak advance sedikit, tapi bagi saya nanti akan membantu juga. Okay, sebelum saya tanya soalan ni, saya nak berkongsi tentang tadi Master dia bagi tahu tentang method dia buat melalui free gift. Siapa nak bagi free gift boleh bagi free gift hadiah daripada Kin. And then gunakan agensi selain daripada hadiah free gift, boleh gunakan promotion yang saya dah design untuk macam bulan Mei ni kita ada double date punya promotion. 5 hari bulan 5 ada double date punya promotion. Macam Shopee buat, macam TikTok buat. Sebab kenapa saya buat? First thing, orang-orang yang membeli produk kita lah orang yang shopping dekat Shopee, TikTok semua lah, kita semua kan. Kita pun dah biasa dengan beli barang online ni. Jadi bila ada promotion yang dia orang mudah faham dan mungkin timing tu agak sesuai untuk dibuat keputusan, okay, boleh jadi dekat situ sebab kita dapat result. Boleh jadi tak ada result juga dekat situ. Tapi kita cubalah. Kan macam saya buat offer double date 5 hari bulan 5. Okay, dalam masa 48 jam promotion RM1 akan tamat. Dalam masa 24 jam promotion RM1 akan tamat. So boleh guna. Itu salah satu. Okay, dan agensi ni, okay, ni boleh take the knowledge juga. Okay, agensi ni apa yang saya selalu buat dekat leads prospect ni. Okay, saya akan cerita agensi ni dia ada dua. Satu, agensi terhadap masalah dia. Okay, yang kedua agensi terhadap kita punya produk lah. Yang paling common selalu kita buat tentang produk lah. Produk dah stok makin kurang. Kalau lambat nanti kena tunggu 2-3 bulan. Harga kita RM1 ni akan offer tamat bila-bila masa. Okay, penghantaran percuma, itu semua tentang produk. Jadi produk ni dia senang cerita common lah. Tapi nak lebih cantik, apa yang saya selalu buat, saya akan cerita tentang agensi, tentang masalah dia dulu. Sebab macam customer saya akan tanya bila dia nak dapatkan contoh aircon, dia nak pasang dekat rumah ke apa, soalan kita dah tahu dah rumah dia ni sama ada aircon ni dia punya rumah ni panas lah, bilik dia panas kan. So jadi saya akan bagi tahu dalam skrip untuk closing tu, okay, agensi tentang masalah dia. Cik, kalau cik tak selesaikan masalah panas dekat rumah ni kan, anak semua akan tak selesa kan, rumah akan jadi panas, kita nak tidur ni susah, tidur mungkin tak lena. Jadi kita nak tekankan kepada masalah dia ni, kalau tak selesai makin teruk, macam tu lah ibaratnya. Jadi kita dah bagi satu agensi tentang masalah, kalau makin lama tak selesaikan makin teruk, plus kita gabungkan dengan agensi tentang produk. That's why saya sarankan untuk cik ambil terus lock unit ni RM1 je pada hari ni. Okay, sebab saya risau nanti kalau cik nak tapi cik tak lock, stok pula habis, cik kena tunggu 2 hingga 3 bulan. Satu agensi tentang masalah dia, satu lagi agensi tentang produk. So tu boleh gunakan. Dapat faham something tak? Maksudnya kita gabungkan agensi customer dengan agensi produk. Okay, so jadi benda ni alhamdulillah ada juga customer yang go through untuk next. So korang boleh cubalah method tentang agensi ni. Teknik ataupun ada tak ayat-ayat tertentu yang master selalu gunakan? Yang mana ayat ni membantu tapi dia tak ada dalam skrip yang saya sediakan. So mungkin macam olah sendiri lah. So mungkin dapat idea, kita cuba dan benda tu proof. Dia tak tahu tak pasti ada skrip ke tak, tapi selalunya satu lagi saya nak bagi tips lah kan, tips pada diri saya dan juga tuan-tuan.
setiap kali akhirkan WhatsApp kita dengan tanda soal. Jangan kita Okey. akhirkan dengan ayat penyata. Contohlah kan, kita terangkan tentang, dia kata okey dia nak peti ais yang 4 pintu tu. Kita pun teranglah berkenaan 4 pintu ni, bla 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 bla, ada ni lah, ada ni lah, semua macam-macam lah kita punya template tu kan. Okey. Mati kat situ je tanpa kita ada tanya soal. Dia sepatutnya akhir sekali kita kena ada pertanyaan, kena akhirkan WhatsApp kita dengan soalan. Sebab apa? Okey, dia macam ni. Psikologi manusia, apabila kita terangkan dan ayat penyata, dia pun baca lah, dia baca. Oh, okey, aku faham. Lepas tu dia diam. Sebab apa dia diam? Sebab kita tak ada tanya apa-apa. Faham. Sepatutnya kita akhirkan, selalunya saya akan akhirkan dengan perkataan, cik jelas tak? Faham. Saya tak tanya cik faham tak, sebab cik tak faham tak tu macam aku ajar sangat. Kan? Cik jelas tak? Kalau tak jelas, mungkin saya boleh call untuk explain lebih lanjut. Saya kata cik jelas tak? Tu dia kata jelas. Alhamdulillah jelas. Kalau cik jelas, cik nak terus lah. Masa tu saya masuk racun terus lah. Jangan tunggu lagi, dia kata jelas dia tu. Hentam terus masuk. Kalau cik nak apply pun sangat mudah. Hanya perlukan IC dan juga debit card je. Faham. Maksudnya, Itu je. antara trik dia adalah, lepas kita, contoh dia tanya harga. Kan, kita dah, okay, harga berapa semua? Saya dah faham RTO, aircon ni semua kan, harga berapa? Bagilah harga kan. Okay, harga berapa sekian. Lepas tu kita akhiri dengan soalan. Jelas tak harga ni? Pembayaran ni jelas tak? Ataupun saya nak pecahkan lagi 60 bulan ke macam mana kan? So kalau dia jawab jelas, maksudnya perbualan tu berterusan, continue. Chat tu terus kalau continue, kata dia jelas bermaksud, kita dah berjaya memahamkan dia tentang RTO kita. Lepas dia faham RTO apa lagi? Masuk semak Faham. Okay, so boleh guna tips tu. Tips tu bagus tu. Maksudnya kita boleh tanya kepada customer. Lepas bagi statement, kita tanya kepada customer. So ni mungkin dalam ni ada yang dah pernah buat closing. Mungkin boleh tengok balik. Selama ni mungkin kita dah bagi statement, customer senyap. Sebab apa kita tak tanya? So jadi kita kena... kita orang harga, kita bagi harga. Lepas tu kita bagi harga. Sebab harga ni ayat penyata. Betul. Harga ni ayat penyata. So jadi kita kena akhir dengan tanda soalan. Sebab, of course, tapi bila akhir tanda soalan, terkejut. Dia tak jawab pun, memang dia tak jawab. Kan? Tapi bila akhir dengan soalan, kita boleh buat follow up balik. Sebab katalah kita tunggu 2 hari dia tak jawab soalan kita. Cik, berkenaan dengan soalan saya hari tu, cik jelas tak? Ada point untuk kita nak buat follow up. Faham. Maksudnya dia blue tick kita, tapi last tu dia tak jawab apa dia faham ke tak faham. Jadi kita macam kita nak sambung balik perbualan mungkin semalam punya ke 2 hari lepas kan. Cik, mungkin cik sibuk, soalan saya itu jelas tak? Saya punya pernyataan itu clear tak? Okay, so boleh guna itu salah satu trik dia. Dan nanti saya akan keluarkan dalam bentuk nota. Kalau diakhiri dengan okey, terima kasih, ada ayat tak untuk kau tim balik. Okay. So, masa ada soalan, kalau dia akhiri dengan, okey, terima kasih. Dan dia biar macam tu je, hilang, gone. Dia terima kasih tu. Maksudnya dia faham lah, dia faham. Kalau dia dah faham, saya simple dia. Pertama, saya akan bagi tahu dia tentang RTO kita, tentang harga, dia faham. Bila dia dah faham tentang harga, sama ada dia nak beli ke tak, saya tak kisah. Saya akan cerita kat dia, kelayakannya mudah je tu. Macam dia kata, okey, terima kasih ya. Okey, terima kasih juga puan, sama-sama. Tapi sebelum tu, saya nak terangkan sikit. Saya kata tu. Sebelum tu, saya nak terangkan sikit pada tuan, untuk apply ni sangat mudah. Sangat mudah. Sebab apa tuan-tuan? Bila dia penting ni, okey, dia dua perkara penting tu sebenarnya dalam produk kita. Pertama, kita kena bagi faham dia R2O. Apa itu R2O, apa itu warranty, apa itu service, especially dalam aircon lah. Kalau dalam mesin basuh apa tak susah sangat, tak perlu panjang-panjang. Yang kedua, harga. Okey, dia dah faham dah dua benda ni. Yang ketiga adalah proses semakan. Kena bagi tahu proses semakan kita sangat mudah. Isi borang dekat bawah ni dan berikan IC kepada saya depan belakang. Tu je. Jangan cerita nak payslip apa semua bekerja tak payah. Lepas kita buat cemakan tu kena reject ke kenapa baru kita tanya. Cik kena dokumen sokongan kan? Kena bawa baru kita sembang pasal dokumen sokongan. Jangan cerita awal lagi. Jadi sekarang ni belum perkataan yang master guna adalah proses semakan, betul tak? Proses semakan. Okay, so boleh guna faham, sebab bila dia faham kata ni R2O, ada ansuran, dia tahu memang kena ada semakannya. Tak ada lagi lah yang customer kata, kenapa pula kena semak? Macam saya orang salah pula. Tak ada lagi lah. Mungkin akan ada rejection. Saya rasa saya tak lulus. Saya ni blacklist. Saya rasa saya tak lulus. Saya dah ada ni. Saya akan cakap dia, as long as you tak bankruptcy, tak ada masalah, try saja. Right. So boleh guna perkataan semakan tu sebab saya guna perkataan kelayakan. So mungkin korang boleh guna juga. Kan? Mungkin ada setengah orang faham semakan, ada setengah kelayakan. Boleh guna perkataan tu, pilihan perkataan tu. Okay. So soalan lain, kalau kita dah bagi details form, lepas tu senyap je. Dia dah continue dah master. Lepas tu dia senyap. Yang ni selalu kita dalam kes follow up lah. Dalam kes follow up, selalunya kes macam ni, saya akan beritahu kat dia, saya lebih kurang macam ni lah ayat saya akan beritahu kat dia, okey, tuan, saya dah bagikan borang maklumat tuan. Ada tak kat mana-mana yang tuan tak jelas yang boleh saya terangkan untuk tuan isi? Saya kata itulah. So kalau tuan nak penjelasan lebih lanjut, saya boleh call. Okey. Kan saya kata itulah. Maksudnya topik tu adalah dia tak lari pada maklumat yang terakhir kita bagi kat dia tu. Apa yang dia blue tick. Macam dia blue tick tadi, siapa Zah tanya kan, dekat form, kat borang. Jadi kita tanya, ada tak bahagian borang ni yang dia tak jelas apa nak kena isi? Okay, dia tak isi kan, kita dah bagi borang, dia tak isi lama kan. Kita tak jelas ke kat mana ke. Okay. Harap membantu kenapa dia kena minta isi masa validation tu kita masukkan sendiri ke? Okay. So dalam guide yang
yang saya dah sediakan tu yang kebanyakannya guna, memang kita tak minta IC. Dan Guide HQ pun tak minta IC. Dan kita kena faham dari segi ni adalah natural communication human. Okay, kadang-kadang dia macam Master cakap lah, kadang-kadang dia ni sibuk. Tak sempat apa semua kan. Nak masuk dalam sistem lah, nak kena tekan ke, ataupun selalunya yang berlaku bila dia tekan, dia keluar putih. Kenapa saya dekat tempat saya ni blank? Contoh, tak boleh masuk lah, sistem error kan. Jadi untuk selesaikan isu tu, kita minta dia IC depan dan juga belakang. Okay, dan mungkin juga customer ni, ada saya dapat banyak a few cases, bila customer masukkan IC sendiri, tiba-tiba dalam sistem dia akan tukar kepada IC not match. Dia masuk IC siapa kan? Rupanya, bila sistem detect, dekat nama dengan dia punya nombor IC tu, dia silau. Tak nampak. Jadi itu pun kesilapan yang customer buat. Jadi bila kita hantar dekat kita tengok dah, okay, IC dia ni blur ke tak, jelas ke tak. So kalau tak jelas, okay cik, IC depan ni cik kena hantar lagi sekali sebab tak jelas, sebab dia silau. So dia akan hantar lagi sekali. Jadi supaya proses semakan IC ni smooth. So kalau Hakim tanya kenapa kena minta IC, supaya proses semakan IC ni, kita dah ada IC ni dekat kita, proses dia akan smooth. Kita dapat link, kita masukkan IC dekat link tu, HQ akan buat semakan. Okay, sebelum ni pun memang method awal-awal kita minta customer masukkan sendiri. Tapi kadang sampai bila tak masukkan kan? Pending IC dekat sampai sebulan, sampai seminggu. Bila follow up, busy ke apa yang soalan. Jadi untuk alang-alang dia dah free, dia dah isi borang, dia tinggal snap IC, dia hantar dekat kita. Boleh faham Harap bantu. Dia tapi kalau kata kita ada customer tu banyak songeh lah. Kata Allah ni lah, kita kata okey boleh palangkan, tak ada masalah, palangkan bagi kat saya. Atau dia banyak songeh. Kalau dia banyak songeh tak ada masalah, dia kata cik boleh upload sendiri. Nanti HQ akan bagi link tu, tak ada masalah. Tapi kebanyakannya semuanya suruh kita yang upload. Dan satu lagi kenapa kita kena upload, sebab ini adalah proses yang paling kritikal. Proses kritikal ni ialah yang ni yang menentukan sama ada dia lulus atau tak. Dari bila kita submit IC kita tahu dia ni lulus ataupun tak. Kalau kata kita suruh dia submit, tunggulah free lah apa semua kan. Sebab nak submit ni bukan susah, tapi bagi orang yang malas kan, actually kan, malas nak upload apa semua, dia rasa benda tu leceh kan. Dia tak buat. Jadi kat kini kita delay kita lah. nak senangkan customer lah maksudnya. Kita nak mudahkan customer. Dia pun akan happy. Oh, saya mak cik, saya dah lulus. Oh, dah happy. Lepas tu lain tu semua dia kena upload lah. Bayaran tu janganlah kita tolong buat kan. Itu semua dia kena buat lah. Supporting dokumen ke apa tu semua dia kena upload lah. Saya pun ajar orang tu sampai supporting dokumen kan. Tapi okay, ni yang paling bagus dengan Kim. Salah satu tu. Sempat sistem sangat simple. Orang tua pun boleh buat. Sangat mudah, sangat straightforward. Saya rasa dia punya interface sangat bagus. UI dia sangat bagus. Berbanding dengan sebelum ni Mana cakap lah kan. Sebelum ni sangat complicated. Jadi kalau kata even orang muda pun nak upload jadi susah. Jadi yang macam kita ni jangan risau. Setakat sebab apa, bila dia dah approve tapi ada supporting dokumen yang perlu kena upload, dia dah semangat sikit lah. Faham tak? Ni cik dah approve ni cik dah approve. Kita kata cik dah approve dah ni, tapi perlukan dokumen sokongan dulu. Kan? Abang betul dia dah approve, dia perlu dokumen sokongan. Kalau cik boleh upload ni 3 bulan ni, 3 payslip ni, ni, insyaAllah tak ada masalah ni. Kan? Dia pun semangat lah. Okay, dia pun upload. Kalau kata kita suruh dia upload IC sendiri apa semua, itu belum confirm lagi kan. Benda tu belum confirm, betul. Jadi dia tak berapa semangat. Faham. Itulah kita kena emosi belajar, saya belajar sesuatu. Yang lain pun saya nak belajar something kat sini. So ada benda yang mungkin kita boleh improve. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, masa kita buat submission buat submission nama orang tu kan, kita boleh send link untuk IC kan. Kenapa send link IC tu agent boleh dapat? Kan? Sebab itulah sebab agent boleh tolong upload kan. Kalau kata agent tak boleh tolong upload, confirm dia tak bagi link tu ke agent. Kan? Link tu kita boleh dapat bila kita upload semua kan. Kita kan pending for IC kan. Kita klik pending for IC tu, dia akan keluar send link verification. Kita copy link tu, kita paste kat kita lah, kita tolong upload kan lah untuk dia. Tapi lepas tu dokumen ke pembayaran pun semua kita tak boleh buat, memang dia kena buat sendiri. Okay, faham. Tapi kalau nak suruh dia buat pun tak apa. Kalau tuan-tuan rasa malas, tuan-tuan kata tak apa dia buat sendiri, tak apa, biar ni lah, boleh juga. Kan kadang-kadang dia lebih selesa kan, tak ada kan. Tapi saya so far hanya seorang je lah yang nak upload sendiri. Saya tak apa, nak upload lah, tak ada masalah. Dah faham. Maksudnya, tapi dia upload tu lah tak jelas. Dia sebab error lah, apa, sengit lah, apalah. Saya dapat IC customer, saya akan betulkan balik. Bukanlah betulkan dia tu. Maksudnya contohlah dia ambil gambar tu besar kan. IC kecil je tengah tu. Kan? Jadi saya akan crop balik lawa-lawa apa semua, bagi terangkan balik kontras dia tu apa semua bagi cantik, baru saya upload. Guna cam scanner? Saya pakai inilah Samsung. Pakai tools lah, betul. Samsung lah. Kita bagi terangkan sikit baru kita upload. Kalau boleh lah. Kalau memang tak boleh saya akan minta IC balik. Itu je lah. So Kak Di pun buat benda yang sama. Alright. Dia punya okay. So ada soalan lagi guys. So boleh bertanya. Kita ada masa lagi ni. Okay, di samping tu saya nak cerita tentang kita punya, sebenarnya kita ada good news. Saya baru bincang dengan Master Azhari untuk membantu dalam keadaan ekonomi yang orang cakap masing-masing dalam fasa kita nak membina income dekat sini. Okay, jadi ada good news. Saya buat screen sharing dulu. Okay, ini berkaitan kita punya sistem yang kita dah develop lah, iaitu sistem slot iklan. So dalam ni semua tahu tentang slot iklan, ada tak yang belum tahu? Slot iklan ni apa pula kan? Tiba-tiba masuk topik closing ni lari pada slot iklan kan? So mungkin ada yang baru dalam ni. So untuk slot iklan saya yakin dalam ni dah ramai yang dah gunakan lah, macam Izian, Kak Di, Zah, Hakim, Nabida, Balkis. Mostly dalam ni kebanyakan ni dah gunakan slot iklan. Dan kita nak bagi sedikit orang cakap good news lah, good news. Good newsnya sebab saya dah bincang dengan Master Azhari untuk pengetahuan semua yang mungkin baru dalam ni. Okay, Master Azhari juga yang
banyak membantu dari segi pengiklanan. Dan salah satu kenapa saya buat platform dekat Kin ni, sebab saya nampak sistem dia ni boleh membantu semua orang. Bukan kata uh, semua benda kita kena buat sendiri. So kalau korang pergi dekat join Kin ataupun mana-mana bisnes lah senang cerita, dia ada masalah, dua masalah kita kena selesaikan lah. Masalah prospecting dengan marketing yang konsisten. Hari-hari kita punya kedai ni kena nampak, kena buka. Ibarat macam tu lah. Barulah ada orang masuk kedai. Ibarat macam tu. Jadi masalah dalam bisnes kita kena selesaikan dan kita kena buat marketing lah, kena buat konten, kena buat video. Dan kebanyakan daripada kita tak reti pun nak buat video. Betul tak? Tak ada masa pun nak buat video lagi kalau bekerja. Kan? Apatah lagi minat cerita tentang idea video, kempen iklan yang ada banyak siri-siri video. Lagi pening kepala, betul tak? That's why, sebab saya pun pengalaman saya dalam marketing, terutamanya bahagian konten. Bahagian konten, saya specifically bahagian konten. Dan bila saya nampak apa yang Master Azhari offer sistem iklan ni, dia memudahkan semua ejen. Sebab kalau you pergi dekat luar, tempat tim lain, marketing you kena buat, video you kena buat sendiri. Iklan you kena buat sendiri. Semua benda closing pun you kena buat sendiri. Banyak benda lah. That's why kita dah ringankan beban dekat sini. Okay, iklan tak perlu buat. Okay, konten tak perlu nak tunjuk muka. Tak perlulah fikir pasal marketing semua. Guna je slot iklan yang kita dah provide. Okay, so okay, ada soalan saya jawab. Kalau pembantu tak bekerja tapi dapat duit dari anak dia, dokumen sokongan dia nak ambil apa? Okay, duit daripada anak dia, ambil bank statement, ambil bank statement. Dapat duit dari anak dia, dokumen sokongan dia nak ambil apa? Okay, paling kurang adalah bank statement. Dan ada situasi customer bulan lepas, customer tu dia kerja kedai makan tau. Gaji by cash. Kerja kedai makan macam dekat belah-belah Pantai Timur, Kelantan, Terengganu kan, kerja kedai tom yum. Okay, gaji by cash. Jadi apa yang dia buat, dia minta dekat bos dia, bukan payslip lah, dia panggil resit bayaran gaji harian. Tulis pakai pen dekat buku resit tu kan. Okay, berapa gaji harian, mungkin ada chop company sikit ke apa and so on. Apa maklumat yang kita boleh dapatkan lah pada customer sebagai bukti. Okay, and then ambil gambar resit tu, hantar ke HQ, lepas. Okay, dan Master Azhari dia dapat satu orang daripada yang bekerja kebun, betul tak? Gaji cash juga, tak silap saya kan? Dia macam lah. Okay, dia bottom line dia saya tengok lah. Ni saya tengok lah. Saya tak pasti betul ke tak, tapi semasa itu saya sembang dengan HQ pun, company pun, dia orang pun mengiyakan lah dengan bukan mengiyakan dia apa, maksudnya dia angguk lah kan, gitu kan. Maksudnya dia sebenarnya apa yang kita nak tengok ialah orang ni ada duit masuk dan orang ni ada duit. Okay, jadi kalau dia buat kebun, mesti dia ada jual barang tu. Kebun ni kan, dia nak resit lah, jual resit jualan tu berapa, jadi dia tahu kau punya profit berapa, betul tak? Ada simple macam tu. Tapi kalau kes macam ni kan, okay, apa dia boleh buat? Dua cara lah. Tapi cara pertama, dia kena tulis income yang dia dapat setiap bulan. Bulan Mac dia dapat berapa daripada anak dia. Bulan April dapat berapa daripada anak dia. Kalau konsisten anak dia bagi betul apa semua, lepas tu dia hantar. Itu je pun boleh. Tapi tak kuat. Tapi saya terangkan, tak kuat. Yang kuat sekali lagi, ya, kalau kes macam ni, suruh anak dia yang apply. Kenapa suruh mak dia yang minta? Suruh anak dia minta. Sebab anak dia ada duit. Anak dia apply, alamat penghantaran kad mak dia. Kan? Dia lagi tu sebab, better anak dia minta sebab anak dia tu ada duit. Kan? Tapi alamat letak mak dia. Tak ada masalah. Sebab kita alamat pemasangan tu penting sebab dekat tempat tu yang kita akan pasang. Kan? Contohlah kata kita ada 3 rumah, kita nak pasang ke rumah mak kita ni. Kita apply, kita letak alamat rumah mak kita, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Dia macam tu. So itu lebih baik lah sebenarnya. Kalau kes macam ni, kalau kita tahu dari awal kata ni mak dia nak minta, kita sebenarnya kes ni baik anak makcik yang masuk. Sebab pertama dia muda, lepas tu dia ada income. Kan? Kalau makcik masuk boleh, kita boleh bagilah contohnya bulan berapa, bulan ni kan. Tapi yang tu tak kuat. Tak kuat. Kecuali dia berniaga. Contohnya kalau dia berniaga, ada income lain lah, ada income lain. Dia berniaga air tebu. Ambil gambar gerai ikan gerai ayat tebu dia tu. Kan? Kan dia buat selfie sikit macam ni. Lepas. Kan? Lepas tu tulislah income dia berapa sebulan tu. Tu pun boleh lah. Itu kira dah tak ada cara dah lah. Maksudnya dia apa sahaja bukti lah yang kita boleh provide. Okay, sebagai contoh, ada juga customer yang bulan lepas dia ada sitos dan dia tak tahu dia ada sitos. Tapi dia dalam sistem dia pergi kepada bahagian pending dokumen. Maksudnya tengah berunding lah dengan HQ kan. Jadi bila dia tahu ada sitos dia daripada brand Rent2Own juga, daripada Kowe. Dan bukan atas nama dia. Maksudnya produk tu bukan dia pergi beli, adik dia pergi beli guna nama dia. Dekat 700-800 macam tu lah sitos dia kan. Jadi apa yang dia buat, dia buat sedikit bayaran lah dekat Kowe tu, tunjukkan yang dia bayar sitos tu. Jadi seresit bayaran dia bayar dalam RM20, RM30 tu, dia hantar kepada Kin sebagai bukti lah yang dia ni ada sitos dan dia sebenarnya boleh nak selesaikan sitos dia ni. Memang masih lagi bayar. Sebagai bukti, okay, dia hantar dekat HQ Kin dan lepas order tu. Nampak tak? Kita punya orang cakap approval tu memang sebenarnya Kin ni nak tolong orang-orang yang kerana cerita B40 yang mungkin komitmen tinggi kan, tapi nak juga pakai, dia boleh tolong dengan cara macam tu. Okay, kat tempat lain saya rasa tak boleh lah. Tak boleh lah. Dalam macam ada tempat yang memang strict, contoh dekat LG kan, kalau macam customer cakap bandingkan kita produk kita dengan LG kan, boleh cik pergi dekat LG kan, tapi kadang-kadang dia datang balik dekat kita. Sebab LG ni kelayakan dia, antara kelayakan dia kena ada minimum gaji 1,800, tak silap saya lah. Sampai sekarang kot pakai benda yang sama. Okay, so kalau customer ni dia memang dapat gaji cash tapi dia memang tak ada online banking, macam mana nak buat?
Okey, gaji cash ni kena ada penyataan. Macam tadi saya kat resit tu, kalau dia kerja kedai makan, minta bos dia tulis pakai apa resit tu sebagai sokongan lah. So kalau kata tak ada benda tu, kita bagi tahu sebagai macam master cakap tadi, statement je tanpa ada proof, dia kurang kukuh. Tapi kalau kata ada bagi tahu statement, okey, dan ada proof. Okey, ni gambar kedai makan, ini resit bos saja tulis. Pakai kertas apa? Kertas resit pakai pen tu kan. Ada sign-sign. Okey, gaji RM30 sehari kali dengan 20 hari, 22 hari. Berapa gaji dia? Lepas tu mungkin ada chop company ke apa saja possibility lah yang kita boleh dapat daripada proof, sebagai proof kan. Okay, hantar kepada kita punya CS. Okay, gambar tempat dia bekerja. Okay, ni dia punya stall, tempat bos dia, tempat dia bekerja kan. Okay, stall kedai. Okay, ambil gambar stall kedai, hantar kepada HQ. So ini pun boleh juga, boleh bantu. Asalkan apa saja bukti yang kita boleh dapatkan yang customer ni memang ada duit lah untuk membeli produk kita. Okay, harap menjawab soalan tu. Okay. Dia tak ada online banking tu. Kalau kes tak ada online banking ni, suruh dia buka account. Dia tak ada cara tak ada cara lain melainkan orang tu kena buka online banking. Saya ada 2-3 kes orang yang nak beli dah sign in mandate tapi tak boleh buat payment sebab dia tak ada debit card. So apa yang terbaik ialah dia kena buka bank dan debit card. Buat debit card ni sehari je tuan. Sehari saja. Kejap je pergi ke bank, buka account, dapatkan ATM card tu, mungkin dalam 2-3 hari baru dia activatekan online banking tu, dah boleh. Okay, kalau dia selalunya kadang-kadang cuma nak buka account ni, kadang-kadang ni banyak bank ni kan banyak songeh sekarang ni. Dia nak tanya kenapa nak buka, kalau tak ada surat offer daripada daripada majikan tak boleh buka kan. Dia yang tu dia bergantung pada bank. Kadang-kadang bank muamalat okey. Bank muamalat, bank-bank yang tak gelema-gelema ni kan. Bank UOB, kalau pergi buka bank gelema-gelema CIMB, Maybank ni memang banyak songeh sikit. Itulah. Betul. Tapi kena ada ada. Okey, kalau ada kat bank tak ada boleh. Tak ada online banking. Itu pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, and then lagi satu isu, contohlah isu ini sebelum saya terlepas isu ni. Okey, berkaitan dengan contoh dia nak buat pembayaran dia nak buat pembayaran, contoh dia tak ada online banking. Dia tak ada juga kad debit. Semua tak ada lah. Tapi dia dah lepas nama dia. Nama dia dah lepas, semua tak ada. Rupanya baru tahu. Kadang-kadang dia ada situasi macam tu tau. Okey, cek kredit okey lepas. Tapi dia tak ada online banking. Dia tak ada kad debit. Sebab tu dia lepas. Lepas dia tak pernah buat. Tak pernah apa-apa ada rekod. Orang clean lah, orang bersih. Betul. Jadi dia tak ada kad debit, tak ada online banking apa semua. Dia boleh gunakan kad debit siapalah dalam kalangan family untuk first time bayar RM1 tu. Tapi dekat card name holder dalam sistem tu kena letak nama dia. Penama dia mesti sama dengan siapa yang mohon produk ni. Tapi sebenarnya dia gunakan kad orang lain, kad suami dia kan. Okay, ataupun kad family dia. And then boleh proceed. Okay, tapi nanti nak kena tolak. Mungkin dia punya pasangan tu ataupun family tak setuju untuk tolak bulan-bulan. Okay, lepas dah proceed, barang dah pasang apa semua. Okay, boleh request dekat company untuk stop immediate ni. Ataupun pergi dekat bank untuk stop tentang penolakan bulan-bulan tu. Jadi lepas ni dia akan bayar secara manual melalui cash lah, dia transfer directly kepada account bank company. So macam tu pun ada juga method. So bergantunglah kepada macam mana kita jumpa customer tu kan. Alright. Okay, so ada soalan apa tadi? Ada soalan saya mungkin terlepas. Ada cadang nak buat kelas setup app sendiri ke coach? So by right kita punya sistem ni tak sesuai kot master kan untuk kita ajar setup app sendiri. So mungkin master ada pro and cons tu. Tapi dia macam ni lah. Ini berdasarkan pengalaman saya lah. Saya mengajar ABAD daripada tahun 2014. Saya terang saya cakap untuk mahir ABAD ni dia makan masa 2 tahun. Jadi kita ada masa 2 tahun untuk tunggu, untuk kaya. Faham. Segera kan. Jangan kita nanti kita buang masa nak belajar tu, kempa kita orang dapat bisnes dah kaya raya, kita masih lagi belajar ABAD. So that's why kita buat method. Saya bukan tak galakkan tuan-tuan dan puan-puan belajar. Kan? Bukan saya tak galakkan. Faham saya rasa coach Badi pun sama. Bukan kita orang tak galakkan. Kita minta galakkan. Kalau you all lah pandai lagi, kita orang suka. Tapi masalahnya ialah kita tak nak buang masa pada benda yang tak sepatutnya. Kita banyak fokus pada marketing, pada list, pada closing. Kita tak nak fokus pada buat banyak silap tekan-tekan tu, sedangkan kita ada method yang lebih simple kan. Macam tu lah. Tapi pada masa yang sama, bila you all dah kaya nanti, katakanlah you all dah ada duit banyak ni, 30,000, 40,000 sebulan ni. Masa tu belajar lah. Belajar betul, ambil lah orang yang besar-besar, hebat-hebat ke kan. Belajar betul. Jangan pemalas pula betul. Faham. Maksudnya boleh kata, macam based on experience saya lah, saya kongsikan sikit lah kan. Dari segi paid ads ni, dia bukan sekadar bayar, kita confirm menjadi. Dia akan back kepada content. Kalau kata konten kita tu tak bagus, mungkin tak berkualiti, message tu tak sampai, kita jadikan dia sebagai iklan, dia akan jadi teruk juga. Jadi Facebook ni dia tak kisah. Tahun platform iklan ni dia tengok, konten dia ni tak cukup kreatif, dia tak bagi tahu kita pun. Tapi kita kena make sure lah konten yang kita buat tu, konten tu sampai kreatif, maklumat tu jelas. Barulah dari segi costing iklan tu akan jadi lebih efisien. Macam dalam apa yang kita dah buat dalam Rent to Own, dalam kita punya sistem iklan, kita membandingkan. Saya juga tanya juga ejen-ejen keen, ejen-ejen daripada tempat lain. Master pun ada pengalaman ejen-ejen yang run ads dekat Move On. Dari segi cost untuk dapatkan satu nombor WhatsApp, kita dah banyak menang lah, banyak win lah. Kalau kata daripada iklan-iklan orang lain yang menggunakan Facebook sebagai contoh kan, Facebook kan, mereka dapat cost per lead RM8 betul tak masa? Lebih kurang kan? RM10 lah. Even RM12 pun ada ikut masa. Tapi kita pernah dapat cost per lead dalam RM2,
RM3. Maksudnya kos untuk dapatkan satu nombor WhatsApp, kita lagi murah. RM2-3 kita dapat satu nombor WhatsApp. Okay, orang lain punya RM8, RM7. So antara benda yang saya buat kelainan pada iklan, yang ini mungkin saya tak share sangat sebab saya tak kongsikan apa-apa video iklan dalam grup. Okay, saya tengok apa yang orang buat dekat market. Okay, apa iklan-iklan orang lain, iklan daripada tim kin lain, iklan daripada Huawei ke kompetitor. Saya tengok iklan orang lain buat apa. Okay, and then saya tengok apa yang dia orang tak buat. Kita buat kat situ. Jadi itu apa yang saya based on apa yang saya dah bantulah untuk bahagian konten bagi iklan. Dan nak dapatkan konten, idea iklan, lepas tu nak ada talent untuk shoot nak pergi shooting. Nak shooting kena ada talent yang pandai cakap, yang tahu cakap. Lepas tu kena ada video editor yang tahu macam mana nak edit video supaya orang tengok ni, senang faham. So kalau macam contoh kita bandingkan, kenapa beli cash dengan RTO ni lebih berbaloi. So kalau video tu video orang yang bercakap saja tanpa tunjuk contoh dalam bentuk table ke, dalam bentuk penerangan yang lebih jelas ke, orang akan susah nak faham. Maksudnya otak dia ni akan proses, struggle-nya aku tengok video ni aku tak faham. Contoh. Jadi tugas-tugas video editor pula buat kerja untuk memudahkan konten tu faham. Dengan ada visual, ada gambar, ada contoh. Dan semua ni dia perlukan idea, dia start pada idea. Sebelum kita nak cerita tentang konten tu bagus ke tak, dia start pada idea. Daripada idea kena datanglah skrip, daripada skrip kena shooting. Kalau kata dapat talent tu, ataupun kalau kita buat sendiri konten, tiba-tiba kita tak ada mood nak buat konten. Nak shooting tengah tak ngam, lighting tak okey ke apa kan, pun jadi hal juga. Okay, itu dah pergi bab shooting, bab konten. Bab nak edit konten tu satu hal, memang makan masa. Okay, memang makan masa kalau kita buat sendiri daripada kita nak belajar paid ads, konten memang makan masa. That's why saya cakap dengan master kita memudahkan semua orang supaya sistem ini fair untuk semua. Jadi that's why kita gunakan slot iklan. Okay, leads masuk dekat WhatsApp, kita terus layan dekat WhatsApp. Dan iklan kita ni bukan selamanya iklan yang sama guys. Kita setiap bulan kita improve iklan. Kita cari cara macam mana kita nak make sure iklan kita ni sentiasa dapat leads yang murah. Okay, iklan kita ni message tu sampai. Okay, and then method kita ni mungkin kita akan improve time by time. Sekarang kita guna directly borang tau. Customer berminat isi borang, dia masuk dekat WhatsApp. Mungkin akan datang kita akan menggunakan website. So kita akan slowly tengok method macam mana yang kita boleh improve lah. So that's why benda ni kalau duduk nak cerita strategi semua ni memang korang akan pening kepala lah. Tapi tak apa, sebab saya memang minat buat kerja macam ni. Kerja konten, kerja marketing, kerja macam mana nak buat planning strategi untuk memudahkan semua orang. That's why tugas korang ada join dalam team ni, gunakan kita punya sistem iklan. Okay? Dan back to kepada, ni saya tak release lagi kita punya good news lah sekali kan. Okay, good news dia, selepas saya dah berbincang dengan master, saya cakap master, kita boleh adjust tak kita punya slot iklan. Dan alhamdulillah guys. Okay. So ada good news saya share dekat screen, hopefully boleh nampak. Okay, boleh nampak dekat screen Okay. Dekat screen tu saya share tentang kita punya offer. So untuk slot iklan sekarang ni adalah RM140. Betul tak? Ini common lah. Okay, RM100 ni kredit iklan, RM8 SST, RM30 free team content dan team ads. Okay, cuma sekarang kita bagi promotion tau. Which is kita turunkan kredit iklan ni. Okay, sebab kita dah tengok, okay, cost per iklan kita ni dapat stable. Betul tak maksud kan? Kita dapat dalam RM2, RM3. So, relevan untuk kita kurangkan sikit kredit iklan. Mungkin dalam RM50 kredit iklan dekat sini. Macam promotion saya tunjuk kat sini kan. RM50 kredit iklan, RM4 SST, RM36 fee team content dan team ads. Okay. So jadi dekat sini, kita dah kurangkan apa untuk korang dapatkan satu slot tu dengan harga promotion lah kan. Cuma ini saya akan buka sampai esok. Sampai esok make sure payment sebelum esok pada link yang sama. Nanti Master Azhari akan update payment yang baru betul dekat bahagian. Dah update Okay, dah update yang baru. So boleh buat payment dekat sini. Okay, satu slot RM90. Okay, satu slot RM90. Dua slot akan jadi RM140. Okay, sebelum ni satu slot RM140. Sekarang satu slot RM90. Maksudnya mana yang belum cuba, yang belum try, okay, boleh cuba dengan RM90 punya costing untuk satu slot ni. Ataupun mungkin dah biasa coach, saya dah biasa lah dengan 140. Saya so ikut nak invest 140 untuk dapatkan leads ni. Okay, boleh continue juga 140. Okay, so saya buat benda ni sebab saya nak make sure yang baru ni, korang dah ada teori dekat tangan. Korang dah ada SOP, flow closing kan. Master pun share pada hari ni. Tim-tim pun ada share soalan-soalan customer yang selalu tanya dalam grup macam mana nak jawab. Okay, kita dah ada teori dah. Tapi kita tak ada customer dekat dengan siapa yang kita nak belajar praktikal. Dengan siapa yang kita nak bercakap, terutamanya yang belum guna kan. So kita gunakan slot iklan ni. Okay? Jelas tak? Clear tak? Okay, clear jelas So nanti nak proceed, nanti kita akan up balik link dalam grup lah. So ini method yang saya sebenarnya memang nak bantu. Saya cakap dengan master memang kita turunkan sikit supaya ramai boleh involve dalam slot iklan ni, ramai boleh belajar closing, boleh mahirkan closing. Okay, and then yang mana yang dah biasa mungkin boleh ambil dua slot 140. Depends lah. Okay. So ada soalan? Kita dah masuk jam 11. Okay. Kalau nak branding page sendiri atau ads promo sendiri boleh ke nak pakai nama Kin ni? Risau ada apa-apa nanti? Setakat ni Kin tak strict lah macam-macam brand lain. Kita tak strict macam agent guna brand kita ke. Selalunya yang tak boleh guna adalah mungkin polisi dekat Meta. Polisi dekat Facebook ke kan. Kita tak boleh letak Kin Malaysia, tak boleh. Mungkin benda tu tak boleh lah, kita kena tengok lah. So kalau page-page ni kita kena olah sikit lah. Kena olah sikit Kin rent to own, Kin sewa beli.
Ansuran produk elektrik KIN, contohlah. Okay. Nak buat landing page atau ads promotion ni boleh ke nak pakai nama KIN? Boleh, tak ada masalah. Okay, cuma saya brandingkan lebih kepada Scale Leads Group lah. Alright. So ada apa-apa soalan lagi? So Master mungkin ada nak penambahan ke? Yang terakhir ke sebelum kita Okay, last lah. Ini adalah peringatan kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan juga. Sebenarnya dalam bisnes ni kalau tuan-tuan tengok, kita macam tak ada modal kan. Sebab kita join KIN free je. Tak kena bayar apa-apa. Tapi saya memang terus terang lah. Kalau ada orang iklan berkata bisnes tanpa modal, saya tak percaya. Daripada dulu sampai sekarang saya takkan percaya. Sebab bisnes perlukan modal. Sebab apa? Sebab kita nak buat duit, kena ada duit. That is orang kata apa, teori dia. Pertama sekali dalam business school kita kena belajar. Kita nak buat duit, kena ada duit. Tak boleh nak buat duit, tak ada duit. Kalau orang tak ada duit, buat duit tu mesti ada corner kot lain lah. Dia Kan? dua je, cost masa ataupun cost duit. Dia dua cost. Kan, itu start cost je lah. Jadi apa yang kita nak buat, sebab kebanyakan kita sekarang ada besar, ada dewasa, ada yang kerja, ada yang ada anak, jadi kita kurang masa kan. Jadi bila kita kurang masa, kita kena spend pada duit. Dalam konteks business KIN ni ialah modal kita adalah pada iklan. Modal kita adalah pada iklan. Dia simple je teori dia. The more iklan you pump in, the more leads that you get. The more leads that you get, the more conversion that you have. Faham tak? Itu teori dia. Dia tak ada secret. Faham tak? Kalau you tanya orang yang berjaya buat, kalau dia boleh closing 30 unit, dahsyatnya dia boleh closing 30 unit, dia boleh closing 40 unit, tanya dia berapa ads yang dia invest? 5,000, 4,000 satu bulan. 700 lead. 700 lead. Memang macam tu tuan-tuan. Memang itu dia. Kalau tuan-tuan kata, kalau betul kalau saya tak ada duit, macam mana saya nak buat? Kena cari duit lah. Bukan saya nak kata buat. Maksudnya macam mana? Bisnes ni memang macam tu kan. Sebab kan bisnes ni mudah, simple. Kita buat bisnes minggu depan kita dapat commission. Commission kita tinggi tau. Dua produk yang kita closing dah 700. Kan? Kalau 4 produk lagi banyaklah sebab dia gandaan kita dapat commission. Jadi macam mana kita nak dapat duit untuk buat bisnes ni? Macam-macam cara lah, kita kena fikir lain tu. Kan? Macam-macam cara. Ada yang buat macam ni. Macam saya malah terangkanlah macam-macam cara. Tapi konsep dia ialah, you tak boleh kata saya tak ada duit, macam mana saya nak buat bisnes ni? Memang tak boleh. Bukan saya bukan nak kata saya, tapi macam mana saya nak terangkan? Kecuali caranya ialah you buat offline marketing. Kalau you buat offline marketing, berapa ramai yang you boleh jumpa untuk buat closing ni? Kadang-kadang ada orang yang dia memang ada ramai kawan-kawan, mungkin tak ada masalah. Kan? Tapi nak continuously bulan-bulan nak jumpa orang, mungkin masalah kan? Dia tak scalable lah maksudnya. Dia limited. Jadi teori dia senang simple. The more you pump in to the ads, the more leads yang you akan dapat. The more leads yang you akan dapat, the more conversion you akan terima. Yes, betul. More conversion ialah changes. Peluang lebih tinggi lah, peluang lebih tinggi. Pedi nanti lagi tak offer ni coach 14 bulan. Tengok dulu, kita tengah dalam fasa mencuba lagi untuk tengok keadaan 10 sampai 15 bulan ni. So kita tengok keadaan 10 sampai 15, kalau kata okey, tak ada masalah dengan kita buat promotion, slot iklan pun berjalan dengan lancar, iklan pun ada iklan baru kita start masukkan. By right tak ada masalah. Okey, dari segi leads pun bila dah spend katalah kredit RM50 ni kan, paling mahal lah katalah satu nombor WhatsApp RM10. Kalau spend RM50 dapat 5 je nombor WhatsApp. So kalau kata dari situ pun ada result, kita akan tengoklah dari segi sesuai ataupun tak untuk kita continue. That's why saya nak bagi offer ni untuk yang nak try pada 10 sampai 15 ni. Siapa yang nak ambil. Selepas daripada tu kita consider tengok macam mana. Alright, so itu saja untuk sesi hari ni. Terima kasih Master Azhari, terima kasih yang stay. Kita ambil masa terlebih 1 jam. Saya harap korang halalkan masa saya. Memang saja je saya drag masa selalu kita punya sesi. Sebab akan ada benda-benda yang menarik lah insyaAllah bila kita bagi masa yang lebih sikit. So kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya dekat ruangan chat ataupun dekat dalam grup. Boleh PM saya, terutamanya yang baru. Dan esok kita ada event di Johor Bahru, dekat lokasi saya. Siapa yang mungkin ada prospek ke kawan-kawan ke sempat ajak untuk last minute, ni pun saya tak inform sangat. Sebab saya tak tahu kualiti event yang company buat macam mana. Sebab saya kena datang dulu, saya kena tengok event. Sebab company baru nak start guys. Okay, kalau tanya saya kenapa saya very serius dengan peluang dekat KIN, satu sebab ramai yang tak buat. Kalau tengok dalam grup kita sendiri realitinya, ramai yang tak buat. Ramai yang join tapi tak buat. So sebenarnya memang betul, ramai yang join KIN tapi tak buat. Dan kita punya persaingan dengan contoh Kowe, Kuku, ejen-ejen yang daripada company lain ni kurang. Sebab ramai tak buat. Okay. So jadi saya nak tunjukkan di mana peluang dekat KIN ni luas, sangat-sangat luas. Sebab ramai orang yang tak buat. Kompetitor ramai lah. Macam contoh kalau hari ni kita bermula dengan Kowe ke Kuku ke kan. Mungkin dari segi competition antara ejen tu pun dah ramai. Betul tak? Tapi dekat KIN saya boleh kata tak ramai lah. Dan mostly yang kalau korang tengok dalam kita punya meeting dekat KIN setiap hujung bulan, yang top performance adalah mereka yang buat online marketing, yang buat digital marketing. So jadi saya tengok memang proof dah digital marketing ni works. Apa yang kita dah provide untuk korang ni, sistem iklan ni memudahkan. Dan in fact sebenarnya sistem ni ada orang yang nak beli kan, ada orang nak beli, nak implement dalam team dia and so on lah. Tapi memang saya bagi tahu, saya eksklusifkan benda ni. Saya eksklusifkan benda ni, saya dengan Master Azhari cakap kita eksklusifkan benda ni untuk team kita saja, kita tak buat untuk orang lain. So sangat-sangat untung korang yang duduk dalam team ni. Okay, so esok saja, sampai esok saja promotion yang untuk sekarang ni lah. So untuk 14-15 bulan lepas tu kita tak tahu, kita 50-50. Saya pun tak pasti nak open lagi promotion ni ataupun tak. Boleh jadi kita tak open sebab mungkin tak sesuai untuk
spend ads tu dengan harga RM90. So kita tengah testing juga, dalam fasa testing. Kalau kata okey, tak ada masalah, insyaAllah kita akan continue untuk sediakan RM90 ni adalah bersamaan dengan satu slot iklan. So itu kita cerita nanti sebab kita tak ada data yang membuktikan sama ada proof ke tak kita buat dengan RM90 ni boleh dapat leads yang sesuai dengan komitmen, and then orang yang baru nak start bolehlah belajar untuk spend RM90 ni, belajar closing dekat sini. Okay, so itu saja. Terima kasih semua lagi sekali saya ucapkan. Saya doakan kejayaan korang semua, fight pada awal. Okay, sekarang ni kita banyak masa, baru 8 hari bulan. Banyak masa guys. Okay, so kalau kita leka, kita relax kan, kita tak ada leads yang kita pergi closing, okay, rugilah, rugi masa senang cerita. So leads yang sedia ada, keep follow up. Okay, apa yang kita dapat pada hari ni, kita ambil nota, kita cuba improve sikit-sikit. Jangan ambil semua, improve sikit-sikit. Mana yang kita rasa kelemahan kita improve.